Pada zaman tu kan susah nak jadi artis kan. Padahal saya yakin kalau saya belajar, saya bolehlah jadi seorang yang akademinya agak bagus. Saya tak ingin nak jadi cikgu ke, nak jadi apa, saya tak ada. Aku nak jadi research. Dengan Jeb sekali merempit. Jeb budak sukan. Kau layan dulu sukan kau, aku layan sukan aku, malam kita jumpa. Korang bayangkan lah, time tu Mawi kau letup kat Kulai. Habis kita ni kat Kulai ni apa, Batang Pisang. Sebelum ni dengan tim lain, ramai semua YPN, Azmin Ali apa semua. Hari ni tinggal dengan Raf berdua je kan. Kancil banyak ikut. Buaya pun dia main-mainkan. Monyet pun dia main-mainkan. Itu kelebihan Kancil kan. Saya seni YB faham tentang politik, tapi saya tak suka berborak dengan politik sebab ramai yang bodoh dalam politik ni. Diorang bulat-bulat tak tulis tak apa-apa kadang kat Facebook, sedangkan kita faham tentang terajang politik ni. Korang kat luar berguling gila babi apa semua, korang punya menteri apa semua dengan pembangkang okey je. Jadi saya cakap jangan terlalu taksub sangat ke arah tu. Macam Dato' Afin Syauqi ke arah politik, Syarul ke arah politik. Bagi saya politik dalam tak boleh kosong. Artis dengan politician dia tak jauh beza sebenarnya. Beza tak ada manifesto je kita orang ni. Duduk kursi empuk tiba-tiba keluar. Kau duduk di satu parti yang kau punya presiden tengah jadi Perdana Menteri, kau apa hal buka satu parti baru. Jadi kat situ angle saya dah pandang lain. Dia ni okey, dia ni apa cerita sini dia ni. Hai semua, satu lagi episod Lebih Masa bersama saya Nani Roslan. Dan saya Nick Nazmi. Dan Nani dah tengok dah World Cup yang bermula. terus gelak. Sebab kita dah nak cerita pasal podcaster ni. Podcaster tak function pula jauh. Okey, apa ni World Cup? Dah tengok dah game World Cup itu? Dah. Takkanlah, kita FOMO. Dan kalau yang takut terlepas pasal World Cup, boleh tengok lepas minit 90. Itu sebahagian produksi daripada LM Media. Boleh pergi ke YouTube, Spotify dan media sosial mereka lah kalau nak ikut berita tentang Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi buat para wanita yang nak ambil tahu pasal bola. Betul. Bowler kenalah tengok. Betul. Dan sebab saya seorang yang pakai hari ni, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Batik Butik yang menaja busana saya pada hari ni. Kenapa saya tak pakai batik hari ni? Tak tahu, ada sebab dia kan. Saya kena ceria. Sebab jumpa pelawak. Okey. Tapi kita cerita pasal podcast dulu. Yes. What's your favourite podcast? My favourite podcast. Saya mesti tunjuk bijak. Tak adalah. Of course lah, kalau kita tengok industri podcast, US antara yang pioneer industri podcast ni, and they are very very big. Kalau tengok diorang punya podcast, kalau yang betul-betul macam Most Watch, macam siapa nama dia, Hasan Minhaj, ada few lagi lah podcast kan. Diorang sekali view 2-3 juta. Betul. Dan diorang satu penduduk dia ramai dan satu dunia juga tengok lah. Dan kalau saya minat, kalau luar negara ada Rest is Politics ataupun Empire, pasal sejarah. Itu memang saya suka dengar. Dan kalau dekat Malaysia, saya ada juga satu podcast yang unik. Saya pergi ke Sepah Camp Tour. Dia sebenarnya ada macam vlog. Ada 3 segmen, tapi salah satu segmen tu ialah podcast dekat Unggun Api lah. Dan apa nama ni, yang korang duduk dalam apa, caravan yang caravan. Dan dia sebahagian daripada Doors Podcast lah. Right. Pernah tengok? Yang saya tahu masa tu baju tak konti. Kita baru belajar kan. Jadi kita ingat konti radio. Tiba kenapa tukar baju pula? Asyik baik, boleh cover line Cover line, betul. Alright, so episod kita kali ini kita nak reunion lah. Ingat apa? Sepatu-sepatu je ada reunion. Korang pun ada reunion juga, podcast reunion. Tahulah hari ni dia datang sebagai guest. Selalunya dia pun jadi host. Lepas tu nak buat kek what pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Noor. Nama Noor. Nama apa? Mak. Nama diberi. Biasalah. Nama diberi Muhammad Noor. Oh, ni podcast. Oh, okey. Inilah dia. Ni podcast. Oh, yang dengan dua podcast the fight lah ni Ni marhain sikit lah. Ni marhain. Kita tak boleh ni kita tak boleh. Assalamualaikum Ibi dan juga ni. Oh, ini kerusi ni bekas menteri menteri yang duduk. Betul. Kena betul-betul sikit lah. Kena serius sikit. Ya, Ibi.
Patut pakai batik tau hari ni. Betul lah. Tahu pakai batik tadi. Betul lah tu. Aduh. Okey semua Okey. Alhamdulillah lah. Makin maju nampaknya ya. Ya. Daripada kita nampak podcast nak ke arah politik, dia dah ke arah macam ke larau sikit nampak sekarang ni. Berarti saya tu sis tak berbatik hari ni. Sis berkarton-karton. Oh. Tapi apa pun yang penting tetamu datang bawa kuki tau. Betul. Terima kasih. Bawa manis-manis. Kristin biasalah Terima daripada kasih. sepah penyet kan. Ya. Tadi tu pula last minute macam apa nak bagi kat Dora, apa nak bagi kat Dora ni. Kasih. Macam ada cookie tin bagilah kat YB. Nampak juga product nanti. placement membantu. Membantu. Kita jiran dengan Jiran. Nani. Oh, okey. Sayangi jiran anda. Baik dengan ayah Nani. Kaki Baik surau dengan kan? Nani. Ha? Kaki surau kabarnya. Saya imam. Imam. Biasanya kalau nak tunggu daripada maghrib ke isyak tu selalulah dengan ayah Nani. Nah, tapi dia imam asal dengan Zohor je lah sebab tak payah baca. Ayah Nani selalu puji Nani. Betul. Saya cakap Nani ni daripada mana bang, macam mana boleh dapat didikan macam ni? Kata Nani ni dulu start daripada buat VO dulu buat VO. Ada bangga dengan Tak, Nani. sekarang ni tetamu Encik Mamat Jangan Tak, saya tak biasa. Jangan kita Cik Ahmad. Saya tak biasa jawab. Saya biasa tanya kat orang. Dia panggil rampasan kuasa. Rampasan kuasa. Saya pergi mana-mana podcast memang rampasan kuasa. Tapi ini baru podcast yang keberapa lah. Sebenarnya saya memang jarang untuk pergi podcast. Tapi Yap. kerana YB pernah datang dekat Spa Camp Tour. Yap. Dan juga Nani ni jiran, mak dia baik dengan saya. Jadi Tadi kata bapak. Oh, mak pun baik tak? dengan mak dia kalau dia jauh, mana Spa Penyet? Aku tak rasa lagi Rani. Okey. Tapi Jadi- macam mana yang masa you all buat hari tu siapa sebenarnya yang punya idea menjemput Nick Dia Nazmi? punya penerbit saya. Dia cakap, mak, saya bila dengar YB ni, saya cakap dia nak ke datang sebab kita ni dalam kategori gila-gila sikit kan. Kata ni okey, mamat ni Gila okey. tak? Okey. Kita tahu dia skema kan. Lagi campur dengan Rafizi kan. Dia jenis skema-skema kan. Kita tahu Rafizi macam mana. Ni Nazmi ni kita dia dah lah menteri full menteri tau. Waktu tu rambut panjang. Rambut panjang lagi. Aku cakap apa tak sudah hari ni kan. Habis tu kita tahu dia menteri full. Bukannya kau esko kerajaan negeri ke ahli majlis ke kan. Saya berbincang 4-5 kali dengan penerbit saya. Kau cuba kau tanya dia okey tak dengan kita okey tak. Tapi bila dah dapat tu kita lebih okey lah YB. Kita umur lebih kurang kan. Betul. Orang rasa baik. Sampai pun dia terkejut. Kira saya datang seorang Kita dah fikir daripada zoo tu dia datang mesti ada escort dia, ada bodyguard dia. Ni macam mana ni, apa cara ni. Rupanya driver dah hantar belah gitu je. YB mana YB ni? Tak, seorang ni. YB. Dia seorang, aku boleh rosakkan dia. Dekat janda baik pula tu sejuk kan. Taklah. Tapi best pengalaman tu. Yelah sebelum ni pun kita tengok hanya dari jauh kan. Jadi bila dapat kenal dengan dia orang, takut juga kata nak sembang apa dengan dia orang kan. Takut kita tak kelakar. Tapi rasa boleh masuk Boleh, podcast dia orang. Dia kalau podcast ni tak perlu kita nak terlalu buat lawak sangat. Lawak tu datang sendiri sebenarnya. Okey. Dia semua tak perlu letak pelawak apa sebenarnya. Macam YB dengan Nani okey je sebenarnya. Kan? Okey. Lawak tu akan datang dengan sendirinya dan kita pun kadang tak perasan. Bila orang tengok baru ketawa. Syut ada orang ni kan. Tapi sebab Mamat tengok sendiri kot. Tengok Mamat Saya punya sebenarnya podcast. kalau tengok sendiri saya jarang tengok podcast saya sendiri sebenarnya. Okey. Sebab saya menyampan dekat muka saya. Tapi ramai orang macam tu kan. So Mamat pun macam tu lah. Kita agak macam malu sebenarnya kan. Macam malu. Daripada dulu saya baru jadi artis dulu kalau muka kita time tu dekat TV selalu kan. Segan sebenarnya malu. Tapi Mamat kan kalau sebab waktu saya dekat Sepah Camp Tour tu dapat kenal banyak lah cerita-cerita Mamat, cerita Syuib waktu tu. Ramai orang kenal Mamat ni sebagai pelawak lah. Tapi macam mana hidup Mamat sebelum tu? Sebelum terkenal. Saya orang biasa je YB. Macam sama juga macam YB, cuma belajar tak tinggi macam YB lah kan ni kan. Macam ni lagi sekolah pandai kat sebelah rumah saya. Saya tak dapat sekolah pandai dekat Shah Alam tu, dapat duduk rumah sebelah rumah. Jadi sekolah bestari katanya. Saya dibesarkan dalam keluarga biasa je YB. Ni saya macam keluarga bapa kerja kerajaan. Bukanlah bapa jadi kedutaan ke, tidak lah kan. Bapa kerja majlis daerah. Majlis daerah. Abah kerja daripada tahun 70-an. Abah angkat sampah. Jadi beberapa orang akak dan juga abang saya tu hasil daripada ayah kerja angkat sampah lah. Kita panggil apa, tombot dulu tombot kan. Right. Bila dah dapat saya tu Orang Jawa panggil tombot tombot kan. Habis tu dulu majlis tempatan lepas tu baru majlis daerah lah, majlis perbandaran, baru jadi dewan lah, apa semua bandaraya kan. Masa dapat saya tu abah dah jadi mando.
Dah gaji tetaplah kecil kan. Tapi sebab saya ni, bapak saya kaya dengan anak beranak, saya 11 adik-beradik. Okey. Oh, cukup satu tim. Saya 7, saya anak ke-7 daripada 11, jadi 7-11. Saya 7-11. Jadi dibesarkan dalam keluarga yang nak kata sederhana tu, saya bawah sikit daripada sederhana lah. Cuma luck tu Allah kasih kita ada rumah sendiri. Dapat duduk rumah teres. Rumah teres macam kat Bandar Tun Razak tu kan. Rumah teres kan. Rumah teres yang kena cabut undi semua. Gaji abah adalah gaji bulan-bulan yang boleh kasih kita cukup makan. Biasalah dekat kawasan perumahan dekat kampung ni mesti boleh hutang kedai dulu kan, tutup lubang, korek lubang kan. Rumah depan sekolah. Kalau tak pandai juga tak tahulah kan. Nak fly tak boleh lah, ke fly juga. Saya tak berani fly. Sekolah. Tak macam ni. Alhamdulillah. Boleh, mak saya garang, bapak saya sporting. Mak saya amat dahsyat. Dia dah macam malaikat nak cabut nyawa. Jadi saya 7 kan, saya anak ke-7. Atas-atas saya tu abang saya, akak saya ni agak bagus lah belajar. Bagus. Bukan agak bagus. Sebab zaman dulu dapat masuk tingkatan 6 dah power dah. Ngam pula bilik tingkatan 6 ngam depan rumah saya. Memang kena belajar betul-betul lah kat saya kan. Dan adik-adik saya tak ada yang habis SPM terus kerja, tak ada. Semua mak mesti belajar lah, mesti sambung kena belajar. Sebab mak sedar orang susah kan. Mak cakap bila dah besar-besar macam ni baru tanya mak, kenapa mak tekan kita belajar. Ya macam saya dapat migraine. Kenapa abah tak nak sekolahkan dekat sekolah Melayu. Itu macam sekolah rendah, saya sekolah campuran, sekolah Inggeris. Jadi abah ada selera dia sendiri kan. Abah, dia daripada Penang, abah orang Penang. Okay. And then dia muda-muda dia dah lari daripada Penang, dia duduk dia kerja Singapura, kerja JB dengan orang putih dulu kan. Jadi dia ada selera ke arah tu lah. Tu sebab dia nak anak-anak dia dekat situ. Tapi yang tegas mak lah. Mak tegas gila. And then dengan jaga adik kecil-kecil zaman tu, saya agak rasa macam rimas sikit masa menjadi kanak-kanak Besar. Itu akak-akak saya yang jenis kuat belajar. Kita ni anak dah ke-7 ni dah hujung-hujung sebenarnya ni kan. Kenapa kena belajar? Tu rumah depan sekolah, macam tak best. Dulu tak macam sekarang semua boleh cek dekat handphone kan. Dulu kau semua kalau buku teks tu kau kena tengok. Masa tu padat. Sekolah pagi antara sekolah rendah atau sekolah menengah lah. Petang tu wajib sekolah agama. Kalau dekat Johor ni, kalau tak sekolah agama ni kira macam kau, kan? kau macam anak luar nikah tau. Kalau tak sekolah ni kan. Sebab dia institusi yang sangat dia. Kau kena tukar baju pula tu, kena pakai baju Melayu siap bersampin lagi kan. Sampin dalam kan. Kau kena duduk lagi 2 jam kat situ. Sekolah agama kalau main-main tak naik. Tak naik. Dia bukan automatik. Kau bangang kat situ, memang darjah 1 tu bertahun lah kau duduk situ kan. Tapi sebab habis tu malam kena mengaji Quran. Jadi kat situ mengaji Quran dah garang, macam cikgu dia ajar ramai-ramai kan. Kita mesti boleh main-main lagi ibadat tauhid, apa semua boleh main-main, bahasa Arab semua boleh main-main lagi. Bila mengaji tak boleh main-main. Ayah arwah guru saya ni, arwah Wak Jamal ni, dia memang garang. Jadi saya kena mengaji betul. Jadi bila mengaji tu saya boleh convert pergi sekolah agama tu, saya dah faham tentang Jawi. Itu sebab kawan-kawan saya agak pelik. Saya tera Jawi. Tera baca Quran, bukanlah tera. Dah tahu saya lah. boleh baca macam bahasa Melayu je, bahasa Jawi tu. Tapi tak kenalah dengan sifat saya yang merempit, akulah kepala. Buat jahat, akulah kepala. Tapi tang mana dia boleh faham bahasa Jawi ni semua kan. Quran boleh faham. Tapi kerana itulah kena paksa dengan mak tu. Saya dapat terror dekat situ je. Akademi saya dah main-main. Akademi saya dah macam tak bestnya belajar. So bila SPM saya rambut dah panjang dah. Saya dengan Jeb time tu rambut dah agak panjang sebab saya dengan Jeb daripada tingkatan 1. Sekolah rendah kita orang beza. Jeb sekolah kampung Melayu, dia solid Melayu semua. Saya sekolah campur kan. Bila sekolah agama kita akan bersatu sebab sekolah agama satu je. Kat situ kita akan bertemu lah daripada 2 sekolah ni. Kita sekolah bila saya ke sekolah agama habislah, kena habiskan juga sebab saya pernah kantor satu tahun tu sebab saya ponting time tu, kedatangan tak cukup jadi tak boleh ambil exam, jadi saya kantor darjah 5 tak silap kot masa tu. Habis sampai darjah 6 tu saya dah form 3 time tu. Jadi kita nak fokus pada PMR time tu, saya cakap habiskan sampai darjah 6 je lah. Kerana dia ada kelas khas kan. Kelas khas tu 2 tahun. Itu kalau lulus dah boleh jadi ustaz, dah boleh jadi macam Mawi. Mawi khas kan.
Adik-adik saya, kakak saya khas. Saya sampai darjah 6 saya cakap saya dah ada maksimum, otak saya dah tak boleh ni kan. Bila dah habis tu SPM saya main-main lah. Saya sangat main-main, saya tidur. Time tu saya ingat lah, kita paper yang pertama tu paper BM kan. Ya. Dan hari tu adalah hari bulan puasa. Penat lah YB. Kita ni Nani nak jawab ni kan. Jadi bila penat kita kena minum. Budak-budak pergi semai hajat dulu dekat surau dalam sekolah ada surau lah. Semai hajat time bulan puasa memang makbul lah. Saya pergi surau tu. Tapi saya jaga keselamatan surau tu. Tapi saya ingat saya menaikuk. Wih, kita kejap lagi nak jawab ni susah tau. Nampak tak berkat. Objektif. Hari tu petang kita buat yang karangan kan. Ada BM1 BM2 kan. Penat ni, kita kena ni. Minum, makan dulu. Member semayang kat dalam, kau semayang lah. Kau doa untuk aku sekali tu. Yang paling saya kesal, BM saya tidur. Saya tidur sebab masa tu memang, saya ingatlah seorang ustaz tu, dia yang jaga peperiksaan, cikgu daripada sekolah luar kan. Dia datang, table kita dah tulis nama kita kan. Muhammad Nur, awak nak jadi apa? Saya nak jadi artis lah. Tu lillahi ta'ala saya nak jadi artis. Awak ni BM ni. BM sebab yelah, adik-adik kita cemerlang terus pergi STP kan. Kena saya rasa macam tak penting kot benda ni, tak penting kot. Sebab kita dah saya terdedah dengan muzik sebenarnya. Saya bukan terdedah dengan lawa. Saya memahami tentang muzik. Menyanyi? Sound. Kualiti sound, kualiti lagu. Menyanyi saya tak praktis daripada kecil menyanyi. Kalau budak yang nak menyanyi ni biasa dia praktis daripada kecil suara dia orang. Tapi saya pada azali saya pendiam. Saya seorang pendiam dan keluarga pun tu saya pendiam dan saya garang sikit kan. Tapi bila kita daripada sekolah rendah tu kita dah terlampau taksub dengan muzik, dengan rock. Time tu rock kan. Zaman tu saya cakap saya ada abang 2 kat atas tu. Jadi abang saya nombor 2 ni yang mempengaruhi saya. Abang yang pertama ni dia macam YB, dia skema belajar sampai tua ni pun belajar lagi. Macam abang saya nombor 2 ni dia lebih kurang macam saya. Dia macam lebih kurang macam saya, suka beli kaset, CD. Lagu apa masa tu? Apa band apa masa tu? Rock memang search rock apa? Malaysia search Wings. Lepas tu ada Guns N' Roses, Scorpion. Jadi saya dah terpengaruh kat situ. Saya sebenarnya hidup saya sebenarnya tersekat dekat situ. Saya tak boleh lari daripada situ. Saya cuba nak lari sebenarnya. Saya cakap, yelah pada zaman tu kan susah nak jadi artis kan. Saya sini tersekat dekat dalam arena tu. Padahal saya yakin kalau saya belajar, saya bolehlah jadi seorang yang akademinya agak bagus macam adik-beradik saya. Tapi saya tersekat dekat situ. Sedangkan aliran entertainment tu tak ada dalam keluarga. Tak ada pun. Tapi kenapa saya tersekat kat situ? Saya tak ingin nak jadi seperti nak jadi cikgu ke, nak jadi apa, saya tak ada. Cuma saya tersekat, saya cakap aku nak jadi admin search. Nak jadi admin search. Saya tersekat dekat situ. Masa form 5 lah masa tu. Saya daripada sekolah rendah dah gila. Tu bila masuk sekolah menengah bertemu dengan Jeb, dia lagi jadi sebab Jeb dia minat Sweet Charity. Jadi kita dah start beli zaman tu CD haram tu kan. Kita dah start beli CD rock. Lepas tu kalau dekat Johor CD ni popular tahun 2000. KL mungkin lagi awal lah kan. Tapi kaset dah ada time tu. Saya dah tersekat kat situ, saya dah tak nak belajar. Saya bukan saya memberontak, tak. Saya macam saya happy dengan muzik. Happy dengan entertainment time tu. Sampai kan tingkatan 5 tu habis tu dah start dah rambut panjang time tu. Nak capai impian tak tahu mana dia punya arah dia ni. Sebab zaman tu mana ada audition. Tak ada. Tapi bukan zaman tu, masa zaman Akademi Fantasia semua ke? Belum. Belum Akademi Fantasia 2000. Dah, masa tu kita form 2003, 2004. Yes. Kita sekolah dah ada dah. Yes. Tapi form 5 lah, Johor agak lambat sikit sampai tempo. Sebab tak semua rumah boleh tengok. Dia pakai Astro kan. Betul lah. Siapa ada pakai Astro tu, kau kira kau tak anak ketua kampung, kau mesti DO ke apa kan. Kan mesti somebody. Sebab waktu Astro mahal nak bayar, 100 lebih, 200 lebih kot. Zaman tu besar tu kan. Kita yang dah
kita Johor tak kisah sangat. Ada tak ada Astro tak ada hal. Kita tengok channel Singapore. Satellite. Fi dah ada TV10 ke gitu Betul. kan. Kita tengok Citong Putih. Kita tengok kalau lepas pukul 12 seram sikit lah Citong Putih tu kan. Dia dah mula macam mak dah tutup TV kan masuk dalam. Dia dah 18 sikit kan. Kalau macam petang-petang tu adalah aksi Mak Yoyo lah. Tapi kalau budak Singapura, budak JB tahulah Mak Sentul dia punya pengacara dia. Malam ada cerita Cina Hong Kong, cerita Cina hantu. Tu TV berapa 8 Cina. Lepas tu dah ada 10 ke macam itulah. Saya lupa. Kalau antena tinggi sikit dapat Batam, dapat Endon. Jadi bagi saya macam ada Astro tak ada Astro lantak lah. F untuk F saya lambat sikit tahu. Astro memang lambat sampai sikit dekat Johor, mahal time tu kan. Bila habis sekolah tu Nak tanya lah apa. Lepas tu habis sekolah tu ada terus kerja ke apa? kerja lah, si kerja First kerja. main-main. Kenapa dia main-main tu pun dia ada sebab kenapa main-main, sebab saya masih memegang impian saya. Okey. Impian dia nak ke arah ke situ. Sedangkan abang saya, akak saya dah ke arah politik. Akak saya nombor 4 dengan abang saya yang sulung dah ke arah politik dah time tu. Diorang belajar tentang politik. Right. Dan abang saya, akak saya duduk Shah Alam, UiTM Shah Alam kan. Akak saya budak Meskom, abang saya budak apa kan saya tak tahulah. Dia ambil degree. Jadi diorang dah ke arah sana. Saya still lagi saya tak minat ke arah politik tu. Sebab saya rasa macam kita jiwa tak ada kan. Tapi sementara tu kerja lah, main-main dulu. Saya pernah kerja berita harian juga, buat surat khabar yang korang baca tu. Masa tu berapa first gaji? Ingat tak? Oi, gaji kecil lah. Gaji kecil. Ingat tak? Dekat KL lah ni? Kita orang cover untuk Johor, Negeri Sembilan, Melaka. Di Johor. Tapi di Johor punya balai berita cover untuk Negeri Sembilan dengan Negeri Sembilan, Melaka. Tanah. Paper yang tak habis dijual dekat kedai-kedai tu akan dipulang balik. Saya dengan Jeb akan kira balik untuk claim. Okey. Paper selatan lah kita panggil lah. Yang bla bla Pantai Timur, Utara tu lain. Kira manual lah zaman tu. Zaman tu manual. Comel Manual lah, kira satu. BFF lah. Kira. Waktu Dia kau lagi nak buat apa? dia selamat tak boleh kahwin dia. Selamat tak boleh kahwin dia. Memang kawan rapat lah. Dia berapa lama nak buat kerja tu? Apa satu hari tu kalau dapat balik? Dia tak begini YB. Dia ujung bulan je dia sibuk. Korang kan tak claim semua ujung bulan. Okey. Bulan tu dia start yang daripada tak 30 akhir terjual bulan tu. Okey. Saya akan busy sampai 10 akhir bulan. Lepas tu datang kerja tidur je lah. Kau nak Lepas tu kira apa? berapa gaji masa tu dalam tangan masa tu? 400 ke macam tu kot. Sebab kita orang kerja kontrak kan. Kita orang bukan full Bukan permanent lah. Bukan permanent. So, kita budak kontrak kan. Lepas tu korang enjoy macam mana masa tu? Cik. Zaman tu tak pergi isap karok okok. ke? Zaman tu tak isap okok. Alhamdulillah. Saya main motor. Merempit lah. Dengan Jeb sekali merempit. Jeb budak sukan. Oh. Dia budak karaoke. Macam saya merempit. Saya tak suka benda-benda penat. Nak suka-suka ni saya tak suka lah. Okey. Jadi tapi kita best friend lah. Kau layan dulu sukan kau, aku layan sukan aku, malam kita jumpa. Suka litar. Kan. Aku main motor, kau nak main bola, kau main bola sampai kaki kau patah ke apa, malam kita jumpa. Jadi kita asing kat situ. Tapi kalau tak ada apa-apa kadang tengok dia main bola. Macam tu lah. Kita belajar tak tinggi. Tapi kita boleh menghiburkan orang. Kita boleh menghiburkan orang. Waktu tu dah start mana menghiburkan orang lah. Sebab saya mengkaji. Saya start dah bujang tu, dah habis sekolah tu, saya mengkaji tentang apa tu lawak. Zaman tu YouTube tak ada. Ya. YouTube tak ada. Jadi saya akan beli CD haram kan banyak, tentu RM5 kan. Abang pun tak kuasa. Kan? Masih Kau kau nak pilih aku yang nama abang aku ke kau nak bagi kan? Abang pun tak kuasa. Jadi memang akan datang kedai CD tu batuk sikit je lah. Yuk. Okay. tapi nasib pilih yang ilmiah tau. Bukan pilih yang warna-warna. VCD apa? Saya- Jenaka Saya sini Doremi. Saya akan ambil Doremi. Saya akan ambil yang semua rock. Blue saya tak pernah. Alhamdulillah. Saya Baik budaknya. saya lelaki yang tulen. Demi Allah saya tak pernah beli CD blue. Alhamdulillah. Benda tu aku geli lah tengok. Faham. Baik kau jadi tengok Doremi. Saya punya kenakalan muda tu tak ke arah tu. Alhamdulillah. Kenakalan muda saya kan berita motor kan. Tengok motor lah. Suka
motor ni di luar, di rumah saya suka study lagu. Saya tak study tentang belajar. And then Oh tapi study joke apa jenaka, jenaka. study lagu kira. lagu. Tu sebab kalau saya berbual dengan siapa musician pun kat dalam Malaysia ni, diorang tak percaya saya tak boleh main muzik ke. Kenapa saya tak jadi sound engineer ke? Sebab saya faham tentang tu. Cuma yelah dulu saya agak tak ada duit nak sambung belajar. Tahu kalau saya tahu daripada muda dulu saya sambung sound engineer kan. Sound music engineer ke kan. Macam budak-budak KRU kan. Kan KRU tiga-tiga tu Yusri apa semua belajar tentang sang ni. Macam mana boleh tiba-tiba termasuk audition bila saya dah start tentang saya tak kaji tentang bujang lapuk. Saya kaji tentang do re mi. Saya suka do re mi sebab do re mi ni dia ada kasar. Dan saya tak kaji tentang senario. Zaman tu senario memang dihidangkan kita every week apa kan. Setengah jam macam tu kan. Senario ni adalah satu bagi saya macam hiburan dan saya tak tengok pun pacing dia berlawak. Dan saya tak ke arah senario. Tapi saya ke arah do re mi. Saya nak tengok sebab kalau senario dah ramai nak jadi senario time tu. Cuma nak jadi Apek, nak jadi Yasin gitu-gitu. Jadi saya tak nak benda yang dah diorang dah buat kan. Betul. Jadi saya pergi jauh sikit tahun 60-an kan. Tahun 60-an confirm tak ada orang tiru. Jadi saya dengan Jeb tengok do re mi, kaji do re mi, macam mana dia bercakap, macam mana kawan kau cakap balas balik, cakap balas balik. Kat situ yang saya rasa macam boleh lah, kita boleh try ni. Boleh try sebab Jeb dengan Sueb dia ke arah nyanyian. Dia dah pergi AF banyak kali. Yelah, korang bayangkan lah time tu Mawi kan letup kat Kulai. Habis kita ni kat Kulai ni apa, batang pisang. Takkan aku tak boleh jadi macam dia kan. Kau siap, kau tunggu nanti kan. Macam Mawi, kawan Jeb dan juga kawan Sueb bukan kawan saya. Tapi kawan abang saya. Tapi saya tahulah dia kerja kat karaoke tu. Sampai waktu bila AF dah jadi satu fenomen AF, dia start AF2, AF1, AF2 dia dah start meletup. Tapi time tu Singapura tak ada lagi Astro. Jadi dekat Setulang, budak-budak muda akan lalu Setulang lah selalunya. Akan lepak kat Setulang. Macam saya lalu je lah. Lalu tengoklah kawan-kawan yang datang kereta tegak balik river semua. Setulang tahulah kan. Jadi saya selalu mak rempit ni lepak Setulang. Saya cakap apa yang orange? Dia semua kat kedai ni semua pakai baju orange kan. Ada bola ke ni kan? Tengok, tak ni diorang nyanyi-nyanyi mak dekat KL ni. Ni apa benda ni? AF punya. Time tu Zahid kat orange. Orange je semua nyanyi ni apa, nyanyi kena marah, nyanyi kena komen ni apa cerita ni, apa yang dah jadi dekat ni kan, dekat dunia ni. Kita stay dengan rempit kita lah kan. Apa dah jadi, kawan-kawan cakap ni AF. Maksud dia sebut AF lah, bukan Akademi Fantasia. Jadi saya macam ni menatang apa ni kan. Tapi nak undi-undi pula. AF dia letup sebenarnya zaman Zahid sebenarnya. Bila Zahid dah meletup, dia tengah tunggu satu je seorang, siapa lagi masuk untuk letupkan untuk season yang akan datang. Mawi lah orangnya. Jadi Mawi dia pergi AF dengan arwah PA saya. Time tu kawan saya lagi lah, belum jadi PA saya lagi lah. Kawan saya dia cakap nak pergi audition apa semua kan. Jadi saya pun tak ambil tahu sangat apa benda ni. Tiba-tiba arwah PA saya cakap, arwah Jamal ni cakap, si Mawi ni dapat. Dia dapat kad hijau dulu. Aku pun dapat kad hijau mat. Wah, masak jadi artis ni saya cakap kan. Tapi arwah PA saya ni, apa ke benda kad hijau AF kan kad merah hijau. Kita sama lah sebenarnya. Siapa ingat hijau bola dapat, je siapa ke merah ada tak hijau dapat merah kan? Jadi Mawi ni bila dia kata dapat pergi KL, Jeb ajak saya, jom pergi karaoke dekat airport Senai. Dulu ada karaoke tau. Karaoke kedai makan je. Karaoke RM2 tu kan. Budak Mawi ni nanti dia nak pergi KL mak. Dia dapat select apa benda lah semua. Saya nampak lah Mawi datang dengan budak kampung biasa pakai t-shirt, pakai selai biasa dengan dia dah botak lah zaman tu kan, dengan pakai slipper. Saya budak ni nak jadi artis aku pun rambut panjang dah masa tu. Saya rambut panjang kan. Dia otak ni menjadi artis. Kenapa tak aku kan? Aku yang message kot. Kau botak ni apa cerita kan? Tapi okey lah, nampak okey. Okey, budak ni nak pergi.
okey lah ni, dapat tak dapat budak ni. Sebab saya cakap dia terus pergi KL ke tak, dah ada audition lagi kan. Oh, okey. Tapi saya macam ya tak ya je lah pada zaman tu. Sampaikan masa the live tu, kita panggil prelude zaman tu. Prelude tak Prelude kan? Maui tak dapat. Saya tengok, betul lah budak aku jumpa dekat airport itu hari ni masuk TV kan. Tapi dalam hati punya kecewa kan. Budak lain dah masuk TV, aku tak masuk TV lagi. Aku tak masuk lagi. Saya Jeb dengan member saya tengok kan, aku tak masuk TV lagi. Betul lah ni budak aku jumpa dekat airport itu hari ni, dekat karaoke ni kan. Tak dapat. Bila kata Maui tak dapat, saya pun tak rasa apa lah, macam okey. Tapi selang 2-3 hari Jeb call Maui depan saya. Kau dekat TV apa semua tu tak dapat apa semua. Tapi M. Nasir ada panggil datang lagi, dia kata. M. Nasir ada panggil aku dapat jumpa M. Nasir tau. Kita dengar dapat jumpa M. Nasir lagi lah. Dudak dia kata dia jumpa Linda On lah apa semua lagi. Hati sakit je. Okey tak KL? Best tak Astro ni? Best tak? Jeb borakan dia saya dengar je lah. Maui jumpa M. Nasir mat. Tapi dia kata dia balik Kulai kejap, nanti dia nak balik KL semula. Rasa macam nak ikut lah time tu. Bila Maui balik Kulai, and then dia patah balik KL, dia balik berapa hari dia patah balik KL, terus tak boleh balik kan time tu. Rupanya dia terus popular. Maui dia popular tu yang beyond punya. Maui World lah. Kita orang duduk Pekan Kulai, dia duduk Taib Andak. Dia Felda yang paling dekat dengan pekan kita orang dalam 10 minit je. Orang-orang kampung dia kalau nak keluar memang kena lalu dekat pekan kita orang untuk ke KL ke mana semua kan. Dan kalau nak celebrate apa-apa pun memang dekat Pekan Kulai lah kan. Time tu Maui, kalau dia bertanding jadi Perdana Menteri, dia menang lah. Dia confirm menang. Dia sangat popular time tu. Jadi kita dekat Kulai ni rasa macam sampai bila Syah nak jadi macam ni. Zaman tu undi bayar lah kan? Undi bayar lah, Pukal SMS bayar lah. 32999 zaman tu Maxis ke apa? Afundi 32999. Orang bayar untuk undi. Bayar tentu. Dia boleh Afundi dan boleh pakai rumah punya ni. Boleh undi rumah. Nanti masuk bil lah kan. Dia undi berapa? 3, 5, 10 5, 10, 20 macam tu lah. Jadi pada tu Maui sebenarnya antara yang spark untuk kita bakar di kita macam aku nak duduk KL juga lah. Tapi macam Maui ni dia sangat popular. Orang nak pergi rumah dia kena lalu pekan kita jam tau. Jam jauh tau. Sampai tahap orang tak dapat jumpa dia, orang bawa balik daun kat rumah dia, rumput rumah dia. Jadi kita nampak betapa taksubnya. Kita pun nak jadi macam tu lah. Tapi kita dapat jadi benda tu after 2 tahun. Maui dah popular 2 tahun, kita dapat rasa tu. Masa buat Sepah tu memang kita nak impian kita nak yelah, siapa tak nak jadi popular kan. Kita rasa macam kena buat sungguh-sungguh. Satu, Sepah ni bagus dia disiplin. Sueb dan Jeb ni sangat disiplin, termasuklah saya. Kita sangat disiplin bertiga. Masa Sepah nak ditubuhkan tu pun punca daripada saya juga. Tu memang punca daripada saya. Saya cakap okey, sebab diorang pergi AF saya tak ikut. Diorang pergi audition AF saya tak ikut. Tapi saya yakin mesti ada audition lawak. Masa tu kita tengah menunggu sinaran pasport kegemilangan lah kan. Senario punya audition dulu kan. Dan Tuhan takdirkan masa tu saya bekerja kat kedai makan, saya nampak iklan tu. Zaman tu mana ada handphone macam kita, semua analog kan. Semua dah dapat pakai 3310 tu, dah kira Maulana dah sangat dah tu kan. Dah dahsyat sangat. Jadi bila keluar audition tu, itu yang saya tubuhkan kumpulan dengan Jeb. Ni kalau YB dengan Nani nanti interview Sueb, dia dapat angle lain pula. Saya angle lain. Ditubuhkan Sepah ni, Jeb ambil Sueb jumpa saya. Tapi kalau daripada angle Sueb nanti nampak Sueb dan Jeb dijumpakan dengan saya. Dia angle lain tau. Dia yang tengah-tengah ni Jeb je yang tahu siapa masuk, siapa yang masuk. Tapi tak salah pun daripada angle sana, tak salah daripada angle saya pun tak salah. Sebab saya dengan Jeb memang daripada sekolah.
kita dah cakap dah one day, sebab saya kan pergi konsert semua dengan Jack zaman saya rambut panjang, yang viral gambar saya pergi konsert search dengan pakai singlet mesti kan, rambut panjang kan. Jadi kat situ orang dah tahu, oh diorang memang member baik. Tapi dekat video tu diorang nak cari Sueb tak ada. Diorang kata mana Sueb kat belakang Mamat ke Sueb belakang Jack. Sebenarnya Sueb memang tak ada pun dalam video yang viral tu. Sebab saya belum jumpa Sueb lagi. Tahun tu tahun 2004. Saya jumpa Sueb tahun 6 ke 7 6 lah saya ingat. 6 kot. 6 lebih kurang 2006. Tapi masa pergi audition tu tahun bila, ingat tak? First audition Sinaran Pasport 2006 kot. Sinaran Pasport dulu. Sinaran Pasport dulu kita dah mesti memang dah tiga-tiga lah. Memang dah bertiga lah masa tu. Saya nak pergi berdua dengan Jeb. Sebab saya yakin dengan dia yakin dengan saya. Saya cakap, Ngai, kita berdua je Ngai. Kita berdua. Sebab saya dah tak tahu calon mana kita nak jadikan tiga. Sedangkan saya suka bertiga sebenarnya. Tapi saya lebih jatuh cinta kalau berdua. Tapi bertiga sedap main, tak penat sangat. Doremi kan? Kalau ni kita main berdua, seorang dah boleh relax tengah-tengah fikir. Ada kalau tak ada pressure lah. Penat kalau main berdua kan. Kita tak nak tiga kita tak nak masuk. Tak nak buat grup baru 3 orang. Nak jom Musical Laut Superstar ni tengah offer saya tapi ni. genre kita kelakar seram lah. Memang seram lah. Aku nak jadi seram. Pilih nak keluar minggu berapa dia cakap. Tapi okay, kita nak break. Tapi sebelum tu last question sebelum kita break, ingat tak masa yang your first ever audition tu, apa yang korang buat atas pentas tu masa audition yang first tu? Okay, saya cuba ingat apa yang nak kena jawab sekarang Oh, ingat kan nak break. kembali selepas ini tak lah. Sikit. Ingat tak? Masa dah ditemukan Sueb pada saya, selepas saya pun audition dia juga. Bila dah audition dia, kita setuju untuk dia masuk. Sebab Sueb dia ada watak, dia ada package untuk lawak tu kan. Dengan muka dia, dengan pendek dia, tiba-tiba ada 2 lelaki tinggi kan. Kita buat lawak pasal Mak Gian masa tu. Pasal Mak Gian. Tiga-tiga jadi Mak Gian. Saya masa tu dekat Plaza Angsana masa tu. Plaza Angsana. Kita pergi ke Plaza Angsana memang tanpa audition lah. Betul. Tanpa audition lah. Plaza Angsana Johor Bahru. Situ betul. Suara sama lagi. Tapi ingat tak masa tu siapa juri dia? Ingat Arwah Jalil Hamid dengan Kat. Kat Rafish kan. Pergi masa tu kita orang dah siap. Kita orang standby banyak cerita sebenarnya. Tapi kita dah select. Bagusnya sebab pada zaman tu dia dah faham tentang nak buat cerita. Dia dah tahu susunan pasal nak punchline tu nak susun bila dia dah tahu dah. Tu kelebihan Sapa. Jadi dia dah tahu dah nak pacing macam mana. Jangan ke belakangkan kamera, jangan membuntutkan kamera. Tapi kita dah faham tentang pentas tu. Sedangkan saya tak pernah naik pentas, cuma saya faham je. Bila kita naik atas pentas tu, saya sebenarnya daripada rumah saya dah pakai boxer je. Saya dah in character, cuma tak make up je. Bila dah sampai ke Angsana tu nak turun, saya nak masuk balik dalam kereta. Saya cakap takut dah. Ramai masa audition. Ramai. Orang yang betul pun datang, orang yang tak betul pun datang. Zaman tu semua audition ni macam satu upacara time tu. Kau tak lawak pun kau nak datang sebab kau nak celebrate best. Kau nak nampak live depan mata kan. Jadi bila datang tu lagi nampak Jalil Hamid, nampak Kat, komposer hebat dan juga artis otai kan. Saya nak balik, saya cakap saya tak nak lah. Diorang cakap, ni impian kau, betul kau nak balik pula kan. Nak pergi, saya cakap saya takut lah. Terpaksa lah pergi juga. Pergi masuk Angsana tu nampak kedai celak. Saya belilah celak tu RM2, saya celak mata saya, nampak macam Mak Gian kan. Dah ambil nombor saya duduk, dah semua ingat saya Mak Gian betul. Saya duduk. Dah in character kan, ni apa nak jadi lagi ni kan. Dah in character, naik atas pentas saya pecah terus. Ya, dapatlah kad hijau. Sebab kita orang, kelebihan kita orang masa tu perform siap dengan nyanyi. Gitar time tu kan, nyanyi lagu apa lagu apa lupa, Cinta Berkarat. Cinta Berkarat, lagu ala-ala dandut kan. Nyanyi dapat. Habis tu Kat Farish jumpa saya, dia cakap kau tunggu lagi masa berapa minggu kau dapat tau. Abang Jalil nak korang. Itu yang saya sempat dalam 2 podcast itu hari saya interview Abang Jalil. Abang Jalil pun cakap memang kita nak engkau, nak Sapa lah. Sebab masa tu kita faham tentang lawak dan kita tak tergabung atas pentas. Kita orang buat step by step. Sinaran Pasport pula tak jadi. Dah lepas 3 bulan ni.
Apa tak call TV3 ni kan. Ini kita dah memang target nak jadi senario lah. Time tu pengganti senario lah time tu kan. Apa sah tak jadi apa sah diam je kan. Sekali punya tak jadi, kecewa time tu. Kecewa yelah nak tunggu berapa tahun kan. Lepas dah tak ada sinaran tu, Raja Lawak 1 zaman arwah Pak Yus, Zizan, Johan, time tu kita nak pergilah. Ada satu rancangan dia panggil Raja Lawak ni, jom kita pergi. Nak pergi. Dan nak pergi ni selang sehari nak pergi, diorang cakap, Mat, tapi kalau datang berkumpulan, kalau dapat diorang pecahkan. Jadi stand up comedy. Tak nak lah stand up comedy. Saya cakap tak nak lah stand up comedy, takut lah stand up comedy kan. Sebab kita memang set kita dalam kepala otak kita memang macam rock bunny lah, kumpulan. Kita bukannya seorang penyanyi solo, kita nak band macam search macam tu kan. Tak nak pergi. Bila dah tengok Raja Lawak 1 berjaya, saya pergi Raja Lawak 2. Tapi masa Raja Lawak 2 kita orang dah berpecah. Soeb tak ada dalam grup. Soeb dah buat haluan dia sendiri. Saya bawa kawan saya Arwah Jamal ni masuk. Tapi masa tu preparation kita main-main. Dah sibuk kerja time tu. Cuma kita just cakap macam ni. Nanti kau buat macam ni tau, buat macam ni. Kita orang tak ada rehearsal, tak ada practice, tak ada apa, just cakap. Sebab kita dah pernah pergi audition dulu, kita rasa kita terror kan. Buat masa dekat Sebampret. Buat dapat. Itu lagi dahsyat masuk paper. Dulu berita harian kan besar, mata pampang muka kita orang kan. Memang confirm lah dapat YB. Tiba-tiba Raja Lawak 2 dah start dah dekat TV dah. Ni apa sah tak panggil aku ni, siap kolesterol ni. Korang ni apa cerita ni? Oh tak ada, minta maaf memang kita tu you all memang tak dapat. Kecewa nak tunggu lagi Raja Lawak 3 tu kan. Untuk yang tu kita hold dulu. Okay, ada break Kita ada break. Okay. Jadi kita kembali selepas ini nak tahu apa yang akan berlaku. Jeng. Alright, kembali lagi dalam Lebih Masa. Mungkin kita jadi pelawak lah lepas ni kot. Boleh YB. Boleh. Try. YB pun dah lawak dah tu. Dah lawak dah. Masa rambut panjang lah. Dah pendek ni dah nampak macam YB kan. Dah skema. Dah nak pilihan raya lah. Dengan rambut kena pendek YB. Kena pendek Tapi saya sentiasa belakang YB. Tepi YB lah. Tepi, Belakang kena fitnah. Tapi makcik-makcik semua, dia orang cakap saya lagi handsome rambut panjang. Jangan YB, comel sangat YB. Kamu ni nampak comel ni YB. Ni kalau masuk kampung-kampung menang ni. Menang. Apa kancil memang dekat kampung selalunya. Dia tak dekat bandar. Kat bandar tak ada kancil. Kancil Rosmanda. Tapi dulu pun Mamat rambut panjang juga. Saya rock. Sekarang tak akan kembali lah rambut panjang. Dulu bini polis tak boleh rambut panjang. Ni bini dah bukan polis dah boleh rambut panjang. Dah boleh rambut pendek dah. Dah boleh panjang balik dah. Dah boleh panjang balik. Betul. Malah bertahun-tahun lah. Itu mahal lah nak beli rambut panjang. Itu saya setuju. Nak jaga susah. Nak jaga susah YB. Nak kena pergi salon. Macam saya seminggu sekali pergi salon. Nak kena potong ke rambut panjang, nak kena potong hujung kan. Hujung habis tu saya rambut kan sudah panjang. Saya panjang masa PKP, rambut saya dah sampai dada ni kan. Dah sampai sini dah. Dia sebab apa ni? Sebab salon tak boleh buka time tu. Tu saya potong rambut. Tapi bila duduk kat rumah, bini saya rambut panjang. Tercakap lah. Rambut panjang. Saya rambut panjang. Nampak dah macam dua-dua perempuan kat rumah. Good girl. Shampoo dia shampoo saya. Boleh share sama-sama. Okay, aku sikat rambut kau, kau sikat rambut aku tau. The best YB. Benda tu yang tak ada pada orang lain sebenarnya kan. Tapi nasib baik kalau 20 tahun lepas Fahmi Fazil yang potong rambut dekat TV. Tapi nak cerita, kita nak tengok macam mana pasal isu sepah. Macam mana dia punya formation tu kan. Bukan formation, apa? Formation lah. Kan tadi dah kecewa lepas senario Raja Lawak. Masuk Raja Lawak 3 lah. Kita potong masuk Raja Lawak 3 tu. Bila kita pergi audition tak dapat sebenarnya. Tu tapi time tu memang kita buat dekat Johor lah, kat Kota Raya time tu kita buat. Memang tak dapat sebenarnya. Tak dapat. Juri agak dah penat masa tu. Kita punya audition malam time tu kan. Kita daripada pagi sampai ke malam tu. Kita register 9 pagi, 9 malam buat perform. Agaknya masa tu Samsul Raurau, Arwah Zaibo dah penat. Tapi bila kita turun dah beritahu lah kita tak dapat. Tapi owner Raja Lawak, Michael Simon yang nak kita orang. Dia cakap boleh tak datang late sekali besok, buat perform yang sama tapi kita tak nak datang. Because Umar Jeb masa ada wedding. Saya tawakal lah. Saya tawakal. Ada rezeki ada, tak ada dah lah. Saya tahu lari pergi KL. Besoknya saya lari pergi KL. Saya tahu YB saya kerja kat mana. Saya kerja kat KL Central. Saya kerja dengan Air Asia time tu, angkat beg.
hari terakhir saya sebagai seorang pekerja adalah di KL Central. Okay. Orang saya cakap, kalau kau balik juga malam ni, kau tak datang kerja besok, aku berhentikan kau. Berhenti lah. Saya beli tiket, pudu, terus balik JB. Bila dah Astro dah call time tu, Astro call, tolong datang Astro. Masa tu hari Jumaat, tak silap saya Jumaat, dia suruh datang Astro Jumaat. Masa tu dia call saya hari Selasa time tu. Tolong datang Astro hari Jumaat. Last audition 24 terbaik Malaysia. Dia nak potong 12 nanti dia singkirkan, 12 akan jadi peserta. Last kerja kat sebelah ni, pakai baju Asia, pakai baju merah tu, balik Kampung Pandan. Tapi bukan yang skirt tu lah. Kadang-kadang Tak boleh. Kadang-kadang sebenarnya saya kerja Asia tu nak jadi pramugara sebenarnya. Kerjalah dulu angkat beg. Yalah. Angkat beg dulu kan. Diorang kata kau kerja daripada bawah, lo kerja nanti naik atas. Agam jauh tu nak pergi. Dapat kerja pun seminggu lebih je. Okay. Balik Johor, kita preparation dengan SUM, dengan JEP apa semua, kita cakap kita kena buat satu story yang best lah, untuk sebab kita tahu aku ni dah cabut daripada kerja dah ni. Jeb masih lagi Asia, dia Asia JB. So time tu dah macam kerja tak. So pun dulu Asia, lepas tu dia berhenti, dia buat kerja dia sendiri. Jadi kita cakap inilah kita nak ubah diri kita, sebab mak saya dah mengamuk time tu, mak saya dah bising dah. Yelah, pada zaman 2008 adik-adik saya dah menjadi time tu, yang dah lepasan universiti semua, dah start kerja. Adik-adik saya kerja pegawai semua kan. Jadi macam saya sebenarnya, yelah, satu saya cakap saya tersekat dalam rock punya scene. Jadi rock tak dapat. Bila abang saya yang sulung, abang saya ni banyak kali belajar tau, banyak kali dia sambut, dia ambil law lah, dia ambil ni, last degree dia dekat UiTM tu, umur dia saya ingat dah dekat 29-28 macam tu. Pelabuhan Tanjung Pelepas baru buka masa tu dekat Johor, dan dia ambil belajar, dia tu jadi antara salah satu bos kat dalam tu lah. Saya tanya lah pada tahun 2000 tu, saya tanya, Alung, gaji Alung berapa? Dia kata gaji Alung 3,000. 3,000 pecah 30, satu hari 100, besar tau. Jadi saya cakap, aku mesti dapat gaji macam Alung. Dia cakap gaji dia 3,000. Saya simpan impian tu, aku nak gaji macam Alung. Zaman tu 3,000 besar. Banyak lah. Saya ingat dah macam 9,000 zaman tu. Betul lah, tahun betul 2000 kan. Jadi bila dia dah dapat, and then akak saya pula yang nombor 4 ni habis Meskom dekat UiTM, jadi penerbit dekat RTM pula, penerbit berita. Nama pula selalu keluar kan, Anita Murad. Hati lagi sakit kan. Aku nak dalam bidang ni, tapi kenapa dia yang dapat kan? Dia jadi penerbit. Saya pernah masuk dalam RTM, nampak lah dia buat berita malam tu kan. Sure, bestnya kan jadi macam ni kan. Lepas tu adik-adik saya semua kerja pun agak bagus semua. Jadi benda tu yang membakar diri kita dalam apa bidang pun sebenarnya, YB. Kalau kita ada satu benda yang kita spark, yang kita rasa macam aku mesti nak dapat benda ni. Tapi nak jadi artis ni sama je macam nak jadi ahli politik. Orang ahli politik sama je. Cuma artis ni tak ada manifesto. Orang politik ada manifesto. Tapi kita still nak undian daripada orang luar. Manifesto tak ada lah. Kita nak perform yang terbaik. Kalau kita masuk pertandingan, macam saya masuk pertandingan kan, 10 minggu 10 cerita 10, 11, 12. Dia ada 1 minggu, ada 2 minggu tu ada dua story kan. Bila dapat pergi Raja Lawak tu, bila dah sampai KL tu, kita orang cuba buat yang terbaik. Sebab dia audition 24 peserta. Ada yang solo, macam Amir Raja Lawak dia solo. Jihan solo time tu. Ada berkumpulan bertiga, berdua. Jadi kita nak buat yang terbaik tu, kita cuba buat terbaik. Sebab saya sangat yakin dengan member saya ni, dengan Sueb, dengan Jeb ni. Bila dah buat tu, tak dapat malam tu. Fazanawi reject semua cerita. Dia kata kau buat balik cerita tajuk lain yang aku bagi, tapi kau buat besok last tau. Ni siapa dapat duduk sini 4 bulan, siapa tak dapat balik kampung. Buat dapat, alhamdulillah dapat lah. Jadi kat situ terbinanya Sepah kan. Daripada minggu ke minggu, saya untuk personal saya rasa biasa je. Tapi orang nampak kita luar biasa. Masa tu Freddy Fernandez jadi bos kan. Bila dia tanyalah seorang peserta, you daripada mana? Last dia tanya kita orang, ni yang botak 3 orang ni daripada mana? Kita daripada Johor kat mana? Kulai. Wow, Kulai.
Mawi time tu masih lagi dalam popular lagi. Dia kata, wow, silap boleh jadi juara ni. Memang betul makbul cakap dia. Macam kita orang rasa macam biasa je. Rupanya bila tanya balik members kita zaman tu, diorang sebenarnya dah memang takut dengan kita orang. Sebab kita orang diam. Daripada kampung kita dah cakap, ingat, jaga diri, diam, jangan bising-bising, jangan kacauan ni KL. Kalau kena pukul ke kena apa, kita bukan ada backup kat sini kan. Jadi kita punya diam tu membawa disiplin kita lah. Kita diam apa semua, rupanya budak-budak ni takut dengan kita orang. Sebab kita orang masa tu datang dah memang daripada kampung dah ada banyak story dalam kepala ni. Zaman tu tak ada laptop kan, tak ada hard disk. Nak record kat handphone pun tak boleh. Tapi kita orang simpan dekat kepala, nak buat cerita yang lain daripada lain. Tapi Alhamdulillah Allah izinkan dapat buat cerita lain daripada minggu ke minggu sampai ke final. Sebenarnya sampai final tu kita orang tak percaya tau. Sampai ke final. Sebab kita orang kan tak tahu sangat apa terjadi kat luar. Rupanya kat luar kita orang dah macam YB dah. Dia YB. Kalah dah YB kot. Orang dah start tampal poster dekat tiang tu semua. Dah siap buat bendera dekat kampung saya dah. Sebab bila dapat pergi final, kita dapat balik sekejap. Balik sekejap untuk Astro Shoot. Kampung lah. Balik kampung peserta lah. final. So akhirnya dapatlah cita-cita impian masa tengok Mawi tu. Dapat tak? Dapat. Saya dapat rasa vibe tu. Sebab orang dah start, Kenal lah, dah kenal. ketua bahagian dah start call. Mat, awak datang minum kopi dengan saya apa semua. Jangan main-main. Ketua bahagian dah call, YB dah call, dah start nak jumpa kan. Dah start nak sponsor ni kan. Tapi tu tersilap lah. Kalau 10 tahun kemudian dia jadi terus jadi ketua bahagian. Sebab saya macam okey aku dah nak jadi artis yang profesional ni kan. Okay, Mamat kita kena fast forward. Dah lepas menang lah. Dah lepas menang kita tu. nak cerita kejatuhan Dah lepas menang netizen. Dan dah lepas menang tu kan selepas tahun lebih kan Maharaja Lawak pula. Yes. Menang lagi sekali sebab kita tak percayalah bila kita boleh kalahkan Jozan, Jambu dan juga Nabil. Di saat tengah tinggi itulah dia goyah sebenarnya. Dia goyah kerana umur kita saat tu muda kot. Umur saya masa tu 25. Income besar lah waktu tu Alhamdulillah lah. YB memang cita-cita yang nak kalahkan abang tu dah. Dulu kan saya nak gaji saya 1 hari 100. Tapi di saat tu kalau saya nak gaji saya 1 hari 10,000 pun saya boleh dapat. Memang tak ada masalah apa pun. Memang gaji kita orang 1 hari 1,000. Itu tak masuk dengan Radio Era punya gaji lagi. Kita punya yang Bujang Sampai Tamplom tu 2 tahun non-stop. Yang show lagi. Contohlah kalau show kita orang dulu 30,000 kan. 1 hari gaji, bukan 1 hari, 1 jam gaji dah 10,000. Itu termasuk show apa semua. Jadi masa tu duit dah bukan masalah pada kita orang, tapi duit pun menjadikan kita bermasalah. Waktu tu kita dah start fikir duit boleh beli segalanya. Untuk saya, bukan kita saya. Ni POV Mamat lah. Saya dah rasa masa tu, yelah dulu dekat kampung nak belanja satu RM10 pun susah. Ringgit-ringgit je kan. Tapi bila duduk KL, satu hari kita boleh habiskan beribu. Berapa saya nak, saya withdraw je benda tu. Tak ada masalah pun. Mid Valley dekat pula tu, duduk kat Sunway. Mid Valley dekat, Sunway Pyramid dekat. Jadi benda tu menjadikan satu benda yang ada duit masalah, tak ada duit lagi masalah. Tapi duit tu memberi kita masalah, memberi saya masalah juga. Kita tak boleh kontrol. Tu ke faktor jatuhnya. Masa tu dah pandai nak bercinta time tu. Siapa tak nak kita orang? Ni dalam bahasa kasar dia kan. Kat mana sih? Kan. Time tu pelawak dia di satu era yang baru tau, time tu tau. Dia zaman senario dia dah jauh. Masuk zaman era budak Raja Lawak ni, era dia dah lain. Dia start era Raja Lawak ni betul-betul sebenarnya zaman Nabil. Zaman Nabil meletup, Jozan pun meletup. Arwah Pak Yus tak meletup sangat time tu walaupun dia juara. Masuk Sepah pun meletup. Jadi time tu pelawak dah nombor 1 time tu, penyanyi dah jadi nombor 2. Dulu penyanyi buka pentas, pelawak akan keluar time break. Time tengah-tengah iklan dekat TV. Zaman saya pelawak buka pentas.
Saya ingat lagi AF zaman Hafiz, saya yang buka pentas tu untuk minggu yang pertama. Sepah yang buka ni. Right. Buka waktu break tau. Tengah nak opening tu, kita orang yang buka. Jadi betapa kuatnya. Keluar tak payah cakap, keluar tunjuk muka je orang dah ketawa dah. Tengok tiga tak payah cakap apa pun. Dan kita orang boleh spontan. Lagi 5 minit naik atas pentas, nak buat apa shoot. Dan tengok muka Sueb, masak lah kejap lagi ni. Saya dengan Jeb dah jeling dia je masak ni. Sebab kita orang insting kuat. Lagi saya dengan Jeb insting kuat. Lagi bila saya dengan Jeb insting kuat, Jeb akan membantu Sueb. Dan Sueb ni bagus dia boleh bawa diri dia. Ke mana kau nak kacau dia pun dia tak melawan, tak apa. Dia lagi bagus bila dia dah kahwin dengan Sarah. Dia lagi bagus Sueb ni. Dia ialah arwah Sarah kena kahwin kan. Biduh Nitah kan. Jadi mungkin Sarah mengajar dia banyak benda yang kita tak tahu kan. Dia jadi lagi bagus. Di saat tu memanglah dugaan tu kau tengah popular, kau berpecah, menjadi satu kecoh lah. Kumpulan yang diagung-agungkan pada zaman tu berpecah. Bukan saya keluar daripada kumpulan, dorang keluar daripada kumpulan. Dorang keluar daripada kumpulan. Sebenarnya kumpulan sepatu tu pun pada awalnya kita juga yang cipta. Dia bukan selepas saya diorang keluar daripada sepatu, daripada Sepah. Dia M. Nasir nak pump duit. M. Nasir nak pump duit dengan Mawi untuk buat satu album Sepah dengan Mawi. Tapi time tu Sepah masih kontrak dengan Astro. Kalau buat album bukan under Astro boleh kena saman. Zaman tu budak-budak F kan buat album semua under Astro. Tapi M. Nasir nak buat under Luncai time tu dengan Mawi. Apa yang dorang cuba larikan sikit, jangan pakai nama Sepah, kita pakai nama sepatu. Ini idea Mawi dengan Man Bangla lah. Dia lah yang punya idea. Okey, kita larikan macam ni, tak boleh kena saman, Mat. Ini masa bulan puasa kita bincang. Lepas bulan puasa tu buat PC, saya tak ada dalam PC tu. Dan saya tak tahu PC tu berlaku. PC itu saya tak tahu berlaku. Saya call Suem, saya cakap PC apa ni app? Ni PC untuk album lah. Pasal aku tak ada kan. Dia nak berjalan berdua. Dan akhirnya album tu tak jadi. Mamat kira macam boleh dikatakan dikhianati ke apa masa tu? Sebenarnya ke macam mana? Kita gentleman lelaki, kita cakap kianat lah. Kena kianat macam tu. Walaupun sekarang ni saya dah clear dengan Sueb dalam hal ni. Dan saya pun sebenarnya tak kisah pun benda ni. Dia sebenarnya Allah lebih mengajar kau tentang persahabatan untuk menilai persahabatan sebenarnya. Pada zaman tu kalau kontroversi saya lah. Mamat paling kontroversi dalam Sepah. Itu ini Mamat. Masa tu kontroversi saya pasal bercinta je. Dia spark masa saya dengan Rafida Ibrahim tu. Ada spark dekat situ. Tak ada kontak lah dalam sekarang. Tak. Aku seram. Tak ada kan? Mana tahu nak ikut berdemo ke, tak adalah. Tak ada. Cuma tengok dia buat reformasi je lah dekat mana baru tu kan. Itu je lah. Bila dah sampai ke tahap tu, sebenarnya saya yelah, kau cipta grup ni, tapi agak kecewa bila member keluar daripada grup. Sebenarnya buat kerja belakang lah. Belakang you lah. Pada waktu tu kan umur 25, senang cerita semua tak berapa nak bijak lah. Diorang rasa diorang dah buat satu keputusan yang bijak. Tapi saya gembira bila diorang buat sepatu, diorang menjadi. Diorang masuk Maharaja Laut, diorang menang lagi sekali dengan Rahim. Diorang masuk dengan Pak Yah Senario, tapi setengah jalan kan Pak Yah Senario time tu. Pak Yah Senario dapat 2 episod je. Lepas tu dalam Maharaja Lawak, Pak Yah sakit, Pak Yah keluar. So M dengan Jeb carry sampai final, dia dapat nombor 2 kan. Masa tu kan. Dan itu adalah last sepatu kat dalam Maharaja Lawak. Nak tengok semua tu, hati ada pecah. Zaman tu saya DJ radio. Saya di Ikan Tetap. Tapi orang yang start kan, macam Mamat cakap, you yang betul. Saya yang cipta kumpulan tu. Dorang yang buat macam tu memanglah rasa. Saya sebenarnya lebih bukan kecewa, saya lebih malu. Saya malu because kita satu kampung. Tu sebab kalau tengok daripada rentetan, daripada awal perpecahan sampai hari ni, saya tak pernah keluar statement. Satu statement saya tak pernah keluar. Wartawan provoke saya untuk nak keluarkan story tu, untuk nak benamkan orang. Tapi saya cakap buat apa kan. Aku ni terfikir kalau aku balik Kulai pergi makan terjumpa mak bapak dorang, apa yang aku nak jawab? Kalau saya hentam balik dorang. Saya dah fikir jauh time tu. Sebab kita
kita rumah dekat-dekat. Jadi saya fikir aku tak nak masalah ni membabitkan orang tua. Tu sebab saya dengan mak ayah diorang saya okey. Tapi saya selalu bercakap di saat umur 25 apa keputusan boleh buat. Budak umur 25 tak berapa pandai sangat. Betul tak? Betul. Kita menteri paling muda umur berapa pernah ada kat Malaysia? 26 ke 27 kot. Syed Saddiq. Dia pun, lebih. pun ada goyah sikit. Orang macam ayam kangkau sikit je kan. Kau boleh berdebat tapi kau tak mesti tak, ada naif kan? naif tu kat dalam Tapi situ. time tu kita agak, yelah saya pun masa tu macam dah macam apa aku nak buat ni Yelah waktu kita job banyak time tu. Saya jadi tak egan sebab masa tu ekonomi semua dah okey. Aku ada je kehidupan aku. Saya okey je. Tapi tu. macam dengan Shoaib kan, macam mana dinamik tu kan, sebab waktu pengalaman tu dan kemudian berbaik semula. Saya sebenarnya selepas perpecahan tu apa semua, kita agak lama tak jumpa. Memang agak lama tak jumpa, tapi dengan Jeb saya ada jumpa lah, ada borak-borak gitu-gitu. Sebab masa tu kita dah nak buat Sepatu Reunion first season 2015. Jadi dah start berbaik untuk nak dapatkan title Reunion tu. Kalau tak ada, saya tak dapatlah Reunion tu. Tapi bila masuk Sepatu Reunion first tu, saya tak dapat rentak. Saya tak dapat rentak because kita orang dah berpecah berapa tahun kan. Saya tak dapat rentak. Jadi saya agak macam janggal. Jadi kalau Sepatu Reunion saya ada first season je. Lepas tu saya tak ada dah. Saya tak ada sampailah akhirnya berapa tahun lepas saya memang tak ada, dan saya tak pernah impikan pun, dan saya tak pernah berdoa pun untuk dapat masuk Sepatu Reunion sebab saya rasa permainan dah lain. Waktu Sepah permainan dia lain. Kita sangat ke kampung. Bila dah masuk Sepatu Reunion, dah masuk Rahim, dah masuk Pak Yah, dia jadi urban sikit. Dia lawak Sepah dengan sepatu dah lain. Sepatu dia dah pergi level lain dah. Dia dah pergi level lawak-lawak Indonesia. Dia dah pergi step yang lebih besar. Macam Sepah ni dia main dekat Malaysia je. Kalau macam Sepatu ni kau nak tunjuk dekat Indon punya pelawak pun kita tak malu sebenarnya. Jadi saya tak dapat ikut rentak dorang. Saya sangat macam macam janggal sangat, berapa tahun aku tak sama dengan dorang kan. Jadi bagi saya bersyukur saya dapat satu season je. Saya tak nak teruskan season tu sebab nanti lagi susahkan kita dan juga kawan-kawan kita. Sampai sekarang mesti ada lagi orang yang nak Sepah. Okey, sejujurnya saya cakap untuk tahun lepas. Tahun ni sebenarnya kita dapat offer banyak kali sebenarnya. Kenapa? Untuk Sepatu Reunion kembali. Siapa yang ada yang dalam korang tu, adakah yang menolak tak nak reunion? Ke Mamat sendiri yang memang tak nak? Okey. Itulah. Jeng. Kan. Rasa macam wartawan hiburan hari Dia ni. macam seorang menteri lah keluar daripada PKR. Hati baru kan. Checkmate lah pula. Dia sama je. Dia dah main kasar tadi Sama, YB, kita nasib sama je YB. Kita nasib sama. Kita rasa kita tak selesa, kita keluar. Kita buat grup steady. Kan? Betul. Macam saya berpecah dengan Sepah, saya buat grup lain untuk masuk Maharaja Lawak. Memanglah tak menang. Saya tak pernah dengan grup lain menang, melainkan dengan dengan Amir sekali. Dengan Amir saya pernah menang sekali. Awesome TV saya pernah satu hari tu je lah, dia punya pertandingan dia tu saya pernah menang sekali dengan Amir. Tapi at least kita tak lari daripada landasan kita still berlawan. Satu, kita memang nak asah diri kita untuk di atas pentas. Walaupun kita dah memang kategori orang dah tahu orang, kau memang terror atas pentas, tapi still kita nak dengan orang lain pula. Kan sebelum ni dengan tim lain. Betul. Kan ramai semua YB kan, Azmin Ali apa semua kan. Hari ni tinggal dengan Raf berdua je kan. Mungkin ada calon-calon baru yang baru kita nak buat kan. Kancil banyak ikut. Buaya pun dia main-mainkan, monyet pun dia main-mainkan. Itu kelebihan kancil kan. Tapi akhirnya YB, kita takkan lari daripada landasan kita ke situ juga. Kita punya pemikiran kita, pelawak ataupun ahli politik dia sama je. Cuma Boceh lain. Boceh lawak dia lain. Sepah lawak dia lain. Jozan pun lawak dia urban. Nabil dia solo, dia urban. Dia lebih pada orang-orang elit. Tapi tujuan kita adalah untuk membuat orang terhibur. Sama juga dengan politik, untuk mewakili rakyat. Manifesto lah kan. Hari ni menang apa? Hari ni menang, besok apa? Minyak turun. Tapi minyak turun steady minyak turun itu 20 sen lah turun. So takkan reunite lah cerita dia. Buat masa sekarang ni Nani, saya
Taklah dia, you can forgive but you cannot forget lah. Offer memang ada. Saya sebenarnya kalau daripada hari ni kita punya recording ni, saya minggu lepas masih ada sebelum Raya Haji, lagi berapa hari nak Raya Haji, kita dapat satu offer. Okay, ni offer kau. Aku nak macam ni. Boleh? Tak nak. Before Raya, itu hari Raya puasa, before Raya pun dapat offer. Tapi saya berbincang dengan Syuib, saya berbincang balik dengan Syuib, saya cakap banyak benda kita tengah buat ni sekarang ni untuk kita orang. Kita ada, yalah, daripada nama Sepah budak kampung yang saya hanya tulis dekat kertas order kat kedai makan tu, sampai hari ni perkata nama Sepah tu dah jadi kedai makan, dah jadi restoran. Kita dah ada 8 restoran sekarang, apa yang saya dengan Sueb buat. And then kita ada, kalau daripada entertainment kita ada Dol Podcast, kita ada Sepah Camp Tour, dan juga saya ada beberapa benda yang kami nak buat juga, cuma kami tak cukup masa je benda tu. Jadi saya cakap, okay, kalau kita nak reunion, apa yang kau boleh bagi kat aku? Apa kelainan yang kau boleh beri dengan sekarang apa yang aku tengah buat? Adakah reunion, kalau aku reunion ni bertambah-tambah juta duit aku, kalau aku percaya dengan reunion tu aku boleh jadi jutawan, akidah aku dah lari tau daripada situ tau. Tapi kalau kau nak memperbetulkan balik silaturahim, aku okey. Aku tak nak gaduh tau. Aku tak nak ada heki-pengki kat dalam ni, sebab aku dah pernah kena heki-pengki dulu. Sebab kalau untuk semua kat sini, kalau nak tahu, Sueb dia sangat blood brother, walaupun saya tak rapat dengan dia dulu. Di saat apa pecah saya tak rapat dengan dia tau. Tapi di saat saya keluar daripada lock up, dia orang pertama yang call saya. Tak ada artis lain call saya. Dia berusaha untuk dapatkan saya satu nombor yang semua satu Malaysia tak tahu nombor saya tu. Wartawan pun tak dapat call saya. Bila dia call saya, dia punya keyword dia cakap, aku pernah kena dengan SPRM, kau kena dengan PDRM. Apa beza kau dengan aku? Mat, ni perjalanan hidup kita, Mat. Dan pada waktu tu kes saya boleh NFA lagi tau. Saya kan after 2 weeks baru NFA kan. Dan saya pun tak tahu kenapa saya kena tangkap pada waktu tu YB. Kita dua-dua pernah tidur lock up YB kan. Ni kau respect sikit lah. Kita dua-dua pernah tidur lock up YB kan. Saya rasa kita punya akta sama. SKMM je kita punya ni kan. Akta hasutan ke, benda-benda tu lah. Kesalahan kecil tu walaupun kena denda RM100, boleh kena tu ada reman tu dalam tu. Saya kena akta sama je YB. Kita bukannya kita mencuri ke bunuh orang. Kita akta yang sama. Kita kena YB. Lebih kurang kita ni 503 ke 504 233 ke macam tu kan. Section kita kan. Jadi bila saya keluar daripada tu, yalah, kalau lah saya punya kes ni kes jenayah, bunuh orang ke, edar dada ke, mungkin kawan pun pandang negatif. Tapi saya punya kes ni kes yang sama dengan orang politik. Jadi orang pun macam tak berapa kisah sangat kes ni kan. Tapi bila keluar tu Sueb jumpa saya untuk buat, mula-mula tak ada offer something pun. Tapi bila dia rasa macam, yelah, mungkin saya rasa dah lama sangat ni aku tak dengan Mamat ni kan. Waktu umur kita pun, kita dah belas tahun ni terpisah ni kan. Maybe boleh buat something apa semua. Jadi pun saya pun macam, mula-mula saya macam dah patah harapan, patah semangat, macam saya dah tak percaya orang. Tapi bila kita buat balik, menjadi, masa saya buat Dol Podcast, dia menjadi, buat Sepah Camp Tour, YB pun dengan YB pun menjadi, and then kita buka kedai makan pun menjadi, kita dah jadi blood brother lah. Dah jadi blood brother yang lebih blood daripada dulu. Sebab dua-dua dah matang. Dan susah untuk nak cari yang blood brother macam dia. Jadi saya cakap, saya selesa dalam keadaan sekarang. Kau respect aku respect kau. Sama-sama respect. Padahal dua-dua posisi sama ni. Kau bos, aku bos juga. Dalam apa pun buat, tetap kita yang orang paling atas sekali. Tapi kita boleh respect each other. Kita boleh duduk sama tinggi dan kita boleh duduk sama paling rendah. Kita tak nak kerana title dan duit kita berubah. Saya tak nak benda tu. Banyak yang berubah di saat title dan duit. Title dan duit tu sangat penting kalau kau tak pandai kontrol. Macam YB lah. Saya tak tahu lah YB, bila YB buat satu parti baru ni, ramai tak orang call YB. Di saat YB keluar daripada kementerian yang duduk di kursi yang empuk tu, ramai tak nak call YB ajak lepak ke? Saya tak pasti benda tu. Tapi YB mesti akan perasan ada kekurangan kat sini. Mesti ada kekurangan. Macam tak steady brother ni. Dulu di saat aku di kursi, aku pun dah bukan YB tau. Aku dah bukan YB.
Datuk Datuk Dia Datuk. Saudara. saudara. Tak, saya dah terbiasa benda tu. Tak, kan bakal YB balik ni. Kan bakal YB Bakal, balik. insya-Allah. Amin, amin. Takkanlah dalam berapa parlimen tak menang berapa kerusi. Tapi kan kita balik tadi Mat kan, kita dah sekarang dah sama-sama buat podcast. Ya. Okey, jadi kenapa pilih platform podcast ni? Podcast ni di waktu tu saya sebelum Dol Podcast tu ada, saya dengan kawan saya lain nak buat podcast. Saya tak faham podcast ni apa dan saya tak tengok pun podcast. Kerana saya terlalu cintakan radio. Saya kan DJ radio dulu. Ya. Saya kan DJ radio dan saya sangat cemerlang di dalam radio dulu. Sampaikan di waktu Sueb keluar daripada Suria FM, saya ganti dia sebulan tu. Sangat cemerlang lah kerja saya. Sebab saya sangat memahami apa itu radio. Podcast dengan radio dia tak ada beza tau sebenarnya tau. Mic sama, pakai headphone, cuma tak ada video. Imajinasi kita kena kuat. Nani tahu, Nani buat VO, Nani tahu kan macam mana imajinasi kita nak kena tembus kat luar. Satu yang saya nampak kelebihan saya boleh borak dengan orang luar tanpa tengok. Contoh orang tengah memandu, kepada anda yang memandu semua, hati-hati mandu semua. Petang ni jangan laju korang ni. Saya boleh borak dengan orang kat dalam kereta sampai orang dalam kereta tu celaka betul lah dia ni. Macam betul-betul dia tengah borak dengan aku. Itu yang saya belajar tentang radio. Yeah, right. Sama juga dengan apa yang Nani buat, VO tu mesti nak kena sampai ke orang. Iklan kan, mesti nak orang terliur ke apa ke something kan. Sebab saya terlalu cintakan radio. Tu sebab saya berpecah dengan siapa pun, saya still kerja radio lagi. Tu saya try dekat Suria. Saya tak tahu apa tu podcast. Sedangkan waktu tu podcast paling besar dekat Malaysia, bukan Malaysia, dia Singapore, start daripada Singapore kan. Apa nama podcast tu? Apa kan nama podcast Singapore tu paling Yang ada ni. yang dah tutup tu sekarang tu? Ya, tahu. Ya, ada Okay, show nanti tu. aku ingat. Podcast apa Singapore tu? Yelah yang tu. Alah, aku lupa lah. Peminat di luar, apa nama Okay, dia? okay, let's Okay, go. let's go. Okay, Ya let's Allah. go. Member saya dah sebut-sebut dah, okay let's go ni menentang apa ni? Kan? Tengok budak Singapura kan. Habis tu lagi dia cakap, siapa-siapa nak buka podcast dekat nak buka podcast kan kena jumpa kita orang abalong. Lu siapa siut? Saya jenis lu siapa siut? Tiba-tiba saya nak buat tak jadi time tu. Saya dah ada lah beberapa orang yang saya nak panggil kan. Saya tak jadi buat dengan kawan saya ni. Saya kenapa tak jadi? Kamera dah beli, semua dah beli. Saya nak buat dalam kontena time tu. Apa sebab tak jadi saya cakap kan? Rupanya Allah nak temukan saya dengan Sueb after 1 year macam tu kot. Bila buat dekat podcast, Dol Podcast saya dah tak kaku. Saya dah tahu apa saya nak cakap. Lagi satu, saya memang saya seorang saya kaji siapa yang saya nak panggil macam YB. Saya berapa hari tahu kaji YB dulu. Mamat ni apa dia punya problem kat dalam Malaysia? Apa kelebihan dia? Apa ni apa semua. Patutlah kau lancar. Saya tanya YB tu, saya buat saya tak tahu sebenarnya. Sebab saya ramai orang komplain kat bawah, Mamat ni semua benda dia tahu, baik dia je yang jadi tetamu. Di situ saya slow sikit, saya down sikit. Sebenarnya apa yang saya tanya YB tu, kalau YB tipu saya dah tahu dah sebenarnya dah. Saya dah tahu latar belakang YB. Kalau saya tak dapat dalam Wikipedia ataupun ChatGPT ke apa semua, saya akan jumpa personal siapa-siapa. Contoh saya jumpa budak PKR ke Nik Nazmi ni macam ni. Sampaikan tahap YB punya. Tapi tak call Aflin lah. Ni kita mana? Saya sampai tahap tanya DPP. Aku nak interview Nik Nazmi, dia okey tak okey bro. Dia okey ni, lillahi ta'ala ni kawan saya cakap, aku nak sangat jumpa Nik Nazmi tu. Dia okey apa pasal? Aku ada satu lah ni pakem tu ni, aku nak panggil dia. Aku nak tahu dia ni orang yang macam mana. Dia okey. Mesti tu YB dah bukan menteri time tu kan. Saya panggil kan. Saya kaji kalau macam mana ni, saya akan kaji dia apa saya berapa apa sudut semua saya akan cari dan saya buat tak tahu time tu. Tapi bila kita dah tahu, kita dah standby 10 soalan. Saya akan jolok satu soalan. Tapi sebelum masuk dalam studio kita orang, saya akan sembang dulu, kasih jinak dulu. Selama sejam tu saya akan pancing satu soalan. Ni boleh tak saya tanya pasal anak? Boleh tak saya tanya pasal family? Mama tak payahlah pasal family. Okey, saya dah mark dekat situ family, jangan tanya. Dan saya akan cakap dengan saya, kau jangan tanya dia pasal anak ke apa. Contoh macam artis yang tak ada anak, jangan tanya pasal anak. Dia pun macam aku belum dapat anak lagi ni, jangan sentuh itu. Okey man. Tadi artis ni kata jangan cakap pasal dulu punya married, kahwin dulu, jangan sebut. Okey. Apa lagi Mat, jangan sebut. Okey, ni jangan sebut, yang lain semua okey. Tapi apa episod yang paling Mamat suka setakat ni?
Aming paling king lah. Aming, Best, selain daripada episod saya kan viral. Episod saya suka juga, tapi episod saya tu dihentam satu Malaysia time tu. Viral satu Malaysia kan. Sahabat kita hentam kita balik, kata cerita tu tak betul. It's okay. Puah Cukang. Kau kena tengok Puah Mixing, Cukang. best, yang tu best. Kau kena tengok Aming semestinya lah. Sebab Aming tak pernah pergi mana-mana podcast. Bila pergi Dol Podcast, dia keluar, dia cakap rezeki dia lagi bertambah lah. Tapi selain Dol Podcast memang macam tu sebenarnya. Kita nak mana artis yang orang dah lupa, kita nak insya-Allah mudah-mudahan rezeki dia bertambah kan. Kenapa kau tak panggil aku Dol Podcast? Sepakem tu dah panggil? Itu sepakem tu. Nak ke? Nak. Ni lah yang ni, tunggulah parti baru. Saya panggil nanti. Susah nak call ini, susah nak angkat dah. Biasa dia lah. Sekarang Kita kalau itu hari Sepakem tu angle lain. Ni kita boleh pergi angle lain sebenarnya. Angle untuk yang akan datang. Tapi banyak orang kat Malaysia ni, dia rasa mau dia buat duit ke buat podcast ni? Dol Podcast. Okay, saya bagi tahu Dol Podcast. Banyak rezeki kami dalam Dol Podcast sponsor. Sebenarnya orang tak tahu. Dan orang sebenarnya ingat mudah podcast ni. Kau tak tahu ni 4 kamera depan kita ni. Depan kita ni ada 3 orang. Yang luar kita lagi berapa orang. Ini semua kita nak isi kocek orang daripada sponsor kita lah. Betul tak? Orang Yang ni? Ni lagi. Yang kita lagi kan. Ni Karin apa semua. Tak, orang ingat podcast ni satu benda yang senang. Pacak handphone. Bercakap Kau je ingat lah. apa? Pacak handphone gitu je. Orang baby bila Dol Podcast dah tak ada dekat 3 bulan ni tak ada. Saya stop daripada start bulan puasa itu hari. Kita sibuk buat Haji Melayu time tu, sibuk dengan kedai makan. Jadi kita stop sampai hari ni. Jadi kita akan ada second season punya yang baru. Orang fikir maki-maki saya bodoh ada ni apa semua. Tapi Mak baca lah Saya kalau komen. ada orang bagi tahu, Mat, kau baca Mak komen tu ada orang hentam kau tu. Saya baca lah sebab bagi saya yang komen ni penakut semua. Dan saya tak perlu melayan orang pun. Itu kita sama je, ahli politik sama je. Orang hentam. Tapi jumpa kita depan-depan okey. Depan kita okey. Kau berani kau hentam Patutlah pasal rambut aku. Bila jumpa aku semua makcik-makcik ni puji. Tapi bila komen dekat ni banyak kutuk. Aku syak makcik yang kata dia cakap YB nampak putih, nampak cerah, nampak panjang. Dia yang Si Sueb cakap apa? Mak, Nik Nazmi rambut dah start pendek, elok sikit. Kalau tak aku tengok macam tak sudah dia tu. tak tahulah dia tu nak jadi apa yang rambut panjang. Sebab rambut panjang ni susah kan. Tapi kita okey je, KJ rambut panjang okey je. Sebenarnya karakter kita, sebenarnya kebersihan kita je. Sebenarnya okey je kan. Tapi kalau podcast lain lah yang Mamat minat. Podcast mana? dengar tak podcast Selain daripada Dul Podcast. dengar tak? Dengan sepakem tu lah. Lama pula fikirnya tu. Kau tak jawab lebih masa siap Tak boleh. Sebab saya dah letakkan Dol Podcast adalah podcast nombor 1 Malaysia. Jadi saya tak dapat nak tengok benda tu. Saya lebih tengok ceramah sebenarnya. Masya Allah. Tengok ceramah. Ceramah agama ke ceramah politik? Saya rasa saya dah tua dah. Umur dah 40 lebih. Saya dulu ke hulu hilir kehidupan tak berapa nak okey ni. Jadi saya suka tengok ceramah je. Saya suka tengok ceramah yang terutamanya bab halal haram dan hukum lah. Saya suka tengok tu je Ustaz. Ustaz pula. Amin. Jangan. Tapi sebenarnya apa yang saya nampak, korang punya ni kena teruskan. Sebab podcast dah kebanyakan collab tau semua. Dah collab. Korang kena maintain. Diorang tak tahu sebenarnya podcast ni lah yang macam saya. Yalah, gaji saya banyak lah untuk Dol Podcast ni kan. Dengan gaji tu lah kita bayar rumah, bayar kereta, bayar apa semua kan. Tu sebenarnya dah jadi kerja tetap. Tu sebab saya sangat serius kat dalam Dol Podcast. Dalam sepakem tour kita ada tajaan daripada kerajaan negeri. Bukan sikit WB. Ini yang amount yang sedap lah. Yalah, lagi satu saya dapat share rezeki dengan kru saya. Semua kru kita kita nak upgrade barang-barang yang bagus. Macam sekarang ni tim kita orang tim yang dah boleh buat filem. Macam siapa anak M Nasir tu, Ilham tu, dia pakai tim saya tu, dia shoot video klip dia tu. Tersedak Itu dia dekat sebab luar saya tu. jumpa dia kan. Jumpa lah. Sebab dah boleh shoot ke arah filem dah. Sebab kita upgrade. Macam saya dapat daripada kerajaan Selangor. Buat untuk kerajaan, untuk Esko Pelancongan. Takkan saya nak buat yang cikai-cikai. Daripada segi sound, saya nak sound yang terbaik. Saya daripada drone, nak drone yang terbaik. Dan sepakem tu dapat sponsor lagi tajaan daripada Sabah
Sabah Tourism Board kat sana kan. Dengan CEO dia kata boleh tak buat 2 episod. Okay, buat 2 episod. Kita dah pergi dah Sabah dah. Kita Balik kampung bini lah. Yelah, kita lalu tahu Sabah. Lalu dekat Lahad Datu semua kan. Dekat Sampurna kita shoot dalam air. YB shoot dalam air. Itu hari dengan Last YB you kita shoot dekat atas puncak-puncak gitu. Ni dalam air pula kita menyelam. Jadi saya nak kualiti dapat yang terbaik. Sebab kita kan asal daripada budak TV. Jadi kita nak lah yang standard TV macam tu. Sebab kita ada kita punya cerewet kita. Betul. Jadi tu sebab saya berani. Okay, kita letakkan Dol Podcast nombor 1, Sapakim tu nombor 1. Walaupun di mata luar graf kedudukan dia adalah bawah, tapi untuk saya selalu set mesti nombor 1. Dengan kehidupan saya pun macam tu. Dulu dekat sekolah sampai saya bujang, saya cakap wah satu hari wah mesti jadi artis punya. Lu tengok one day wah mesti jadi artis punya. Gua mesti kawan baik dengan Amy Search. Betul YB. Saya duduk lepak kat rumah Amy Search ya, memang betul lu baik dengan Search Mat Daripada dulu sekolah gendang kau asyik bercakap berzikir benda ni sampai sekolah. Memang betul jadi. Dah lebih 10 kali. Saya jumpa Amy Search first time dekat Bintulus, kita buat show, saya pengacara tau. Amy Search kejap lagi keluar ni. Sapah tengah besar time tu. Amy tak layan saya. Dan Amy tak apa-apa kenal. Dia tahu nama Sapah atau apa semua kan. Saya cakap macam mana kau nak kasi Amy kenal aku ni. Dan dia tarik minat. Saya borak anda 10 minit tak jadi apa. Abang Amy kan jenis diam. Datuk Amy kan diam. Oh okay. Oh lu minat search. Okay. Saya muka dah biru. Macam mana aku minat dekat dia ni Saya datang lagi sekali. Bang, saya tindik telinga kiri kanan ni sebab abang tau. Nanti dosa abang tanggung lah. Saya rock lah dulu lah. Saya tindik telinga kiri kanan. Amy tengok, Amy cakap, lu umur berapa lah? Saya dengan Nabila, saya muda setahun je. Boy macam okay. Lu ambil notif phone gua. Rapat sampai hari ni. Okay. Dia sebenarnya saya nak jadi artis ni nak baik dengan search je. Itu je. Tercapai lah. Lepas tu saya pernah interview Datuk M. Nasir. Saya dapatlah tahu latar belakang search macam mana, dicipta lagu ni macam mana, album ni macam mana, apa semua. Alhamdulillah saya pun kalau jumpa Datuk M. Nasir pun, Datuk M. Nasir pernah cium pipi saya. Saya pun masa konsert romantika konsert romantika Awi tahun 2020 time tu kan. Saya cakap M. Nasir cium aku siut. M. Nasir, kau ni pengacara, kau nak belawak, korang nak nyanyi, korang nak. Sebab M. Nasir pun pernah cipta lagu untuk sepatu. Jadi kat situ kita dah banyak border yang kita boleh tembus. Sekarang ni saya dah tak nak apa dah YB. Bagi saya dah cukup dengan apa yang nak. Engkau nak duit sebanyak mana Allah dah bagi. Engkau nak nama setinggi mana Allah dah bagi. Hari ni dapat jumpa dengan korang pun, ni bekas menteri ni kita jumpa nanti, kau respect sikit dah ni. Sebut banyak kali cepat nak jadi Perdana Menteri. Senang ke kan? Kita tak tahu lepas ni dia jadi menteri balik. Nick ni kau tanya nak jadi PM. Sebab kancil memang pandai. Tapi Mat dah banyak. Kalau hari ni, kalau dulu aku tak pergi audition, aku tak jumpa Nik Nazmi tau. Tak, tapi Mat tadi cakap, Mat cakap tadi yang okey dah tercapai dah semua kan. Sekarang dah level apa, dah dengar ceramah-ceramah Cuma tak jadi ahli politik je. Aku nak tanya. Sebab saya, dalam keluarga saya, akak saya adalah Esko Puteri UMNO Malaysia. Akak saya dulu ketua Puteri UMNO Tenggara. Dalam masa sama, abi ipar saya Adon. Abi ipar saya adalah pegawai kerajaan Johor. Last posisi dia adalah pegawai JCS. kewangan negeri. JCS lah, pegawai kewangan negeri. Bila dia dulu bersarakan 55 wajib. Itu tuanku cakap suruh dia jaga kawasan Tenggara. Dia dulu dengan Adham Baba lah. Datuk Lima jadi dia punya ahli parlimen. Jadi saya dah terdedah dengan politik ni. Abang ipar saya Esko dulu, dia Esko perumahan. Dia jadi Esko berapa kali. Lepas tu kita tengok macam mana saya sendiri YB faham tentang politik. Tapi saya tak suka berborak dengan politik sebab ramai yang bodoh dalam politik ni. Orang bulat-bulat tak tulis tak apa-apa kadang kat Facebook. Sedangkan kita faham tentang terajang politik ni. Korang kat luar berguling gila babi apa semua, korang punya menteri apa semua dengan pembangkang okey je. Jadi saya cakap jangan terlalu taksub sangat ke arah tu. Dan korang kalau tak tahu tentang politik tu jangan bercakap. Saya cakap sebab saya memang family politik, politician punya politik. Abang saya yang sulung pernah bertanding ketua pemuda. Akak saya Puteri UMNO. Now sekarang dah sampai ke wanita lah dia.
Tak tahulah politik kali ni untuk PRU kali ni saya tak tahu dah macam mana. Abi Pasir dah sampai penghujung dah. Last posisi dia timbalan speaker negeri Johor lah. Jadi saya faham tentang politik tu. Walaupun dan saya pernah berkempen, ikut dia berkempen semua. Saya faham tentang politik. Cuma saya tak suka berborak dengan politik dengan orang yang salah. Kalau dengan YB dah tentulah orang politik kita sedap sikit nak berborak kan. Dalam caravan itu waktu sepakem tu memang terus sembang politik. Off camera itu Betul, tadi. betul. Aku nasihat YB berapa kali YB ginci. Tapi macam politik sekarang kita tengok macam Datuk Afin Syauqi ke arah politik. Syarul tu dunia saya kan ke arah politik. Tapi bagi saya politik dalam tak boleh kosong. Yelah cuma kau menabur manifesto. Itu memang orang politik lah. Tu saya cakap artis dengan politician dia tak jauh beza sebenarnya. Beza tak ada manifesto je kita orang ni. Tapi betul. Nak bertanding tetap nak kena ambil hati orang sebab nak undi kita orang semua kan. Tetap nak jumpa orang, nak doakan apa semua kan. So kita sekarang ada parti baru kan. Dia dulu dia macam 2008 dulu waktu saya jadi YB tu sebab tak cukup calon. Saya ni bukan cakap apa YB. Kalau tanding kat Kulai kau menang ni. Tak adalah YB bukan apa. Saya bila YB buat parti baru ni satu benda yang baru saya nampak, satu keberanian sebab kau taklah ada orang bila dah patah hati kat sini dah tak nak dah. Tapi YB dengan Raf still buat yang baru ni, kita tak nak cakap kau pembangkang ke kau parti bebas ke kau parti apa, tapi kau tetap dalam parti politik membawa satu niat yang sama je sebenarnya. Kita mana-mana pun macam YB kawan kita support YB. Kalau YB nak kita support lah, tak ada memang aku support belah sana lah, tak ada YB. Tapi Mat tak nak bertanding? Tak nak bertanding? masuk politik. Ada cita-cita? Saya politik saya tak rasa saya hebat. Saya tak, kalau untuk nak bagi ceramah ke apa semua tu boleh, tapi untuk saya tak cukup pandai daripada segi akademi, nak kena pandai. At least kau kena ada degree lah. You go. At least kau kena ada degree lah. Bagi saya lah. Apa Tamil Nadu, apa VJ, lepas tu apa Ukraine. Kalau lah bagi saya, kalau kau tak ada degree, bagi aku kau menjadi satu wakil rakyat yang senang nak tipu Tak kau. apa, street smart. Contoh first kau kena boleh cakap bahasa putih. Ni dah tentulah bapak dia pun cakap dia bertergabur, mak cakap bahasa dia bukan bertergabur, dia apa berabuk cakap bahasa putih. Dah Nani ni sejak buat podcast ni bahasa Melayu dia dah tak makin sebab baik. ayah dia kalau borak pun jelah macam dekat rumah saya ada yang profesor, ada datuk apa semua, diorang mix cakap bahasa orang putih. Bila Maximal level. ayah dia kan, bila kita duduk sekali, saya dah bersilang kaki dah nampak macam bijak lah. Sebelah aku doktor, sebelah ni kan, masuk ayah dia lagi, okey balan okey. Kan dah rasa macam bijak kan. Nak jadi wakil rakyat kena bijak. Selain daripada ialah skill lain yang lainnya skill lah YB, betul kan. Macam mana kau nak tarik hati kau punya peminat, kau punya pengundi tu adalah skill. Daripada segi kepandaian tu kau kena pandai. Adalah kawan saya cakap, aduh YB ni problem tak boleh cakap bahasa putih Ahmad. Kau rasa kau tak boleh kena tipu kan? Macam tempat saya YB boleh cakap bahasa Cina, dia Melayu boleh cakap Cina. Jadi pengundi Cina dah pergi kat dia. Dan daripada segi akademi memang kena pandai sebenarnya. Tak ada degree tak boleh. Bagi saya tak ada degree tak boleh. Tu sebab saya nampak Syarul pergi ambil degree. Abang Aflin memang dah ada kot. Yang lain-lain siapa rapper tu? Ultimate. Tu semua budak pandai kan. Akademi tak ada tak boleh. Walaupun kau pandai nak menipu manifesto ke apa semua, kau kena ada akademi, paling tidak degree lah bagi saya lah. Tapi apa sains politik kan. Nak tanya Mat kan, sebab memang orang kata Mamat sangat familiar dengan politik Johor lah. Nampak gaya macam mana keputusan ramalan ni sebab musim Piala Dunia? Terperanjat. Tak tanya agak-agaknya nanti siapa parti yang menang. Nanti lepas ni PRN ni. Kita terperanjat bila Johor tiba-tiba bubar parlimen kan. Satu benda, kita pun ada dengar desas-desus bukan pada tarikh tu. Kita dengar desas-desus tu tarikh yang lain untuk tu. Dan macam kita punya pimpinan pun cakap tak ada mana-mana ni PRN ke PRU dalam masa 2 bulan dalam masa 2 bulan kan. Tapi bila itu hari MB Johor umumkan bubar DUN kan, confident tu. Dia sangat confident sebab
Dato' On dengan kita beza umur lebih-lebih kurang je. Ya. Betul tak YB? Dia pun 84 dia. Ya kot. Tapi dia 80s lah. Kalau kita 80s tengok lah. daripada dulu zaman Tun Mahathir pernah bubar dalam masa 3 tahun bubar. Dia overconfident. Memang dia confident, bukan overconfident. Dia confident sangat memang boleh menang. Yang ni pun saya pandang ke arah tu juga YB. Dia pergi solo je bubar kan. Sedangkan negeri-negeri lain tak berani lagi ke arah tu kan. Tapi bila Johor dia nak jalan solo gitu, bermakna bagi saya dia confident lah tu. Dia confident. Saya doa yang baik-baik je untuk Johor. Johor pernah, walaupun UMNO ditubuhkan di Johor, Pernah berubah. dan juga pernah berubah Ya. pada tahun 2018 pernah berubah. Tapi ranjat tu semua tu. So, pada zaman tu abang ipar saya masih adun lagi itu. Ya, Bila ya. bertukar kerajaan time tu abang ipar saya dah buka adun, tapi ada kawan-kawan yang masih adun lagi. Kau pandang satu landscape yang lain tau dekat Johor time tu. Ni tak- macam Kelantan lah. Minta maaf cakap lah, Cakap, time tu DAP berkuasa kan. Masa bersatu kan. Bersatu ya. Bersatu PH kan. lah. Siapa arwah tu jadi menteri bersatu, siapa dah Allah, lupa nama dia. Osman apa? Osman Sofian Ha. Itu kan daripada UMNO juga Ya, dulu kan. ya, ya. Tapi satu yang lain Lain, ya. dan MB dalam masa satu penggal tu bertukar berapa kali? Ya, Masa ya. tu 3 kali ya. Ya betul. Kali. Betul. Kan? Sheraton dan semua. Bertukar kan. Ya. MB untuk negeri Johor kan. Saya cakap itu satu benda yang lain untuk Johor, dan saya doa kali ni kita tak kisah parti mana pun memerintah, tapi kita tak nak seperti yang Ya. berlaku pada tu. Bertukar sehingga ada yang MB setahun je, Ya, atau MB ya. setahun lebih je, ada MB yang sekejap je. Sama juga dengan federal, kita bertukar. Kita berapa ramai ni ex-PM. Ya. Betul? Tak pernah Dalam tau masa zaman yang- tu Betul, betul, ex-PM tak mau Menteri banyak waktu tau. tu saya dah tak ingat sebab Asyik. Asyik bertukar. Dia ni jaga apa tak tahu. Bertukar. Ex-PM kita semua masih hidup lagi, melainkan yang Pak Lah semua dah tak ada Ya, ya, kan. ya. Masih ada lagi Najib, masih ada lagi semua, Muhyiddin masih ada lagi, Tun Mahathir. Tun Mahathir, Pak Dengan Mak Sabri. Pak Mael masih ada, walaupun Pak Mael setahun lebih Pak Ya, Mael. betul. Ya. Kita banyak ex-PM tau. Singapura tak ada tau benda tu tau. Betul. Itu satu benda yang saya bersyukur tau. Di waktu tu kita dapat satu fenomena politik yang berbeza. Yang berlaku daripada zaman Tengku. Ya. Zaman Tengku sampai ni zaman yang satu zaman yang gila lah bagi saya lah. Dan waktu ni kita dah besar YB. Kita dapat tengok benda tu dengan COVID-nya lagi kan. Dengan parlimen tak boleh nak bersidang, itu ini. Kita bersyukur ni. Kita nampak apa yang berlaku pada waktu tu dengan COVID, dengan kita punya tak stabil ni, kita punya Sangat politik menarik, pada waktu time tu nak hidup. Sangat menarik. Kita boleh cerita lagi berapa puluh tahun, aku pernah jumpa lah zaman tu. Ya. Mungkin kalau bapak kita atau nenek kita, dia akan bercerita tentang komunis. Betul. Atau 13 Mei. Politik pada Tokey. Merdeka. Macam arwah bapak saya cerita 13 Mei. Dia kata memang parang terbang tu memang wujud, memang diberi. Dan arwah atuk saya pun cakap, memang atuk saya anak murid kepada ni lah ni panglima tu kan. Parang terbang tu. Tapi kalau kita ni lagi 20-30 tahun, kita boleh cerita dengan anak kita tentang tak stabilnya politik pada waktu itu, yang macam tadi YB kata tebuk tu tebuk ni, tebuk tu tebuk ni. Dan waktu itu berlaku, kita punya teknologi kita semua dah dahsyat dah. Kita banyak bukti kan. Yang bukti yang kau pernah nampak, bukti itu, bukti ini, tak pakai baju, tak ini apa semua. Kita sangat bersyukur di waktu itu. Nanti lagi 30 tahun kita boleh cerita. Pernah nampak tu, pernah nampak ni, pernah nampak tu. Dan aku pernah rasa COVID tu macam mana, parlimen tak boleh bersidang apa semua. Betul. Kan YB? Betul. Okay lah. Jadi Mamat, banyak dah kita dah bincangkan. Tapi yang penting Mamat takkan jadi ahli politik lah. Buat masa ni. Saya tak pandai lah. Okay. So kita nak bagi sikit je trivia sebelum kita masa sudah time. Mula dengan Ani tanya. Apakah soalannya? Soalannya adalah pelawak paling underrated. Jangan fikir. Jawab je. Banyak sangat pelawak ni sekarang ni. Underrated tapi orang Dia sebenarnya bagus. Tapi macam kenapa dia tak dapat banyak highlight? Tapi untuk saya lah sebenarnya, kalau saya nampak yang bagus ni, saya tengok dia boleh kontrol pentas tu, dia boleh kontrol kawan dia, sebenarnya Tokey. Tapi Tokey tercalit dengan kisah-kisah macam tu. Sebenarnya Tokey bagus. Tokey saja. Sebenarnya kalau tengok dalam jambu, orang kata jambu sebenarnya killer adalah Pak Yus. Sebenarnya
Yang menjadikan Pak Yus tu killer adalah Tokeh sebenarnya. Tapi Tokeh tercalit dengan, ini adalah dia punya dugaan dia. Ujian tapi dia lah. Tokeh sebenarnya bagus di atas pentas. Kalau Mamat cari satu perkataan untuk describe politik Malaysia. Semua rasa tertipu lah. Tertipu. Itu apa yang kita dengar. Ya. Orang kata rasa tertipu. Tak apalah. Legit. Legit? Okay, nak tanya? Nak tanya? Okay, payment, you. Payment paling ciput pernah dapat dalam satu show. Paling ciput. Tak bayar pun pernah. Oh, tak bayar. Ada stesen TV tu tak bayar. Okay. Saya tak adalah. Saya gini, kalau kau dah tak ada bajet sangat, saya tanya, ni event apa? Oh, sebenarnya event kebajikan dah tak payah bagi duit. Datang senang. gitu lah. Daripada kau nak bagi aku token 500, ni apa kebajikan anak yatim? Kau cakap lah awal-awal. Dah tak payar. Okay, nanti kita buat event lah dengan Mamat. Siapa anak yatim? Okay. Satu perkara yang satu perkara yang orang salah faham tentang Mamat. Ramai orang salah faham. Banyak orang salah faham. Dia ingat saya bodoh. So bolehlah jadi YB. Kita sebenarnya Jadi YB. kita tak boleh tunjuk pandai YB. Okay, Nanti orang akan santau kat kita buat bodoh je kan. Tapi sebenarnya tu macam saya cakap YB, kau nak bercerita politik dengan aku, kau pastikan kau tahu pasal politik pun kau borak dengan aku. Tak ada, kau tak payah. Sebab kita family orang politik dan kita pun berkawan dengan orang politik kan. Okay, bagi satu perkataan untuk menggambarkan Nick Nazmi. Okay, Nik Nazmi. Skema tadi banyak kali dah dengar. Saya dah korek skema dia tu, tapi sebenarnya dia tak skema sangat dia ni. Dia ada nakal dia ni. Kita pun main game tu juga bagi orang ingat kita skema. Kita layan YB Mamat. comel lah. YB comel. Dia comel lah. Dia duduk dengan aku 2 hari, aku tahu lah. Okay, Nik Nazmi. Takut kejap lagi kita dapat YB, cium pipi ni. My friend lah kebanyakan dia cakap kan, Raf dia dah ada satu kedudukan dia lain. Raf ni kita tahu dia dengan reformasi dan apa semua. Tapi member saya yang berkedudukan tinggi, bukan pelawak tau, yang berkedudukan tinggi, saya tak boleh cerita lah kedudukan orang. Mat, kau boleh tak set satu kali aku nak jumpa Nik Nazmi tu, dia gentleman. Saya tak tahu gentleman tu daripada segi mana, mungkin pernah ngurat perempuan ke, saya tak pasti benda tu kan. Gentleman dia tu, Perempuan yang ngurat saya tak korek gentleman dia tu apa. Kalau saya korek, nanti saya tahu pula apa. Kalau dia kata dia terang ngurat perempuan pula, aku akan berkawan pula dengan Nik Nazmi. Tapi diorang kata dia gentleman. Itu je. Kawan-kawan saya ni sentiasa lah nama keluar dekat paper, tapi bukan artis. Dia cakap Nik Nazmi gentleman, Mat. Kalau Sueb, kau suruh dia potong rambut dia boleh, Mat? Tu je. Suruh dia potong rambut dia. Last. Lah orang cakap tak, sebab apa YB? Duduk kursi empuk, tiba-tiba keluar. Kau duduk di satu parti yang kau punya presiden tengah jadi Perdana Menteri, kau apa hal buka satu parti baru. Jadi kat situ angle saya dah pandang lain. Dia ni dia ni apa cerita sini dia ni? Kau tengah duduk tempat empuk ni, sedap ni tempat ni sedap ni. Kalau saya selalu nampak apa Indawata tu terbayang YB kan. Indawata kan macam kan, tempat duduk tengah sedap. Kau keluar dengan Raf. Kau keluar. Betul, aku tak tahu kau ni kedudukan kau ni sebenarnya apa kat dalam parlimen ni. Nak kata kau ni parti bebas bukan, pengacau bukan. And then tiba-tiba kau buka satu parti baru sedangkan kau punya presiden tengah jadi Perdana Menteri. Kat situ saya dah pandang angle lain. Dia ni dia ni ada satu benda yang dia pandang tapi orang lain tak nampak. Itu je lah YB. Jadi YB Okay, nanti tak apa. Satu hari nanti aku bagi kau datuk. cantik. Jadi TYT pun okey. Boleh jadi datuk lah. Okay, Mamat, last question nak tanya. Kalau masuk politik, parti mana Mamat pilih? Masa saya sekolah PKR. Sebab di zaman tahun 98-99 tu saya form 1, form 2, PKR tengah mengamuk dalam Johor semua. Banyak orang UMNO jadi orang PKR time tu. Masa tu belum PKR lagi, keadilan time tu. Keadilan. Kita orang sangat taksub sebenarnya di zaman PMX masa tu kena tangkap, semua sedih, semua menangis nampak dekat berita utama semua. Dan saya taksub dengan PKR, saya tak pernah register mana-mana parti tau. Walaupun saya dalam keluarga BN dan UMNO, dan saya minat, yalah kita ni muda kan, kita minat benda yang terbalik. Rebel lah. Kan. PKR ni satu parti yang saya memang suka tengok orang pakai baju kuning tu berguling-guling kan. macam Abang Mat kan, guling-guling tidur dekat kemah, semua hari ni jadi menteri kan. Saya suka tengok benda tu lah.
BN UMNO ni parti yang baik Melayu Yeah. Jadi kita rasa macam low smart-smart. Saya kurang sikit. Saya suka tengok keadilan yang gana-gana. Sekarang? Sampai satu tahap bila saya dah dewasa sikit, saya suka PAS pula. Okey. Saya suka tengok PAS tentang keislaman orang apa semua. Bila diorang dah memerintah, kita dah nampak lah, oh macam ni. Faham? Bila PKR dah memerintah, oh macam ni. UMNO memerintah, kita dah memang daripada dulu kita tahu macam mana kan. Kalau untuk kali ni, kalau masa ini. mana nak menang, Mana nak pilih? Mana pilih? nak pilih. Kalau lah kalau. Kalau boleh berkongsi Kalau boleh berkongsi, saya nak UMNO. Tapi Kancil tak ada DAP ya? Ha? Kancil kita pun tak ada DAP. Tak ada. Cantik YB. Kontak YB. Alright. Masa sudah time. Thank you so much Mamat. Ni pun mungkin masuk list boleh second time kot Boleh. nak sembang. Dia 2-3 orang je makam tu. Setakat ni baru KJ dengan Rah. Baru So kalau Makam Mamat dah panggil sampai semula. makam insya-Allah. Saya Maulana. selalunya orang akan bagi jawapan yang play safe, tapi saya suka jawapan yang jujur. Kita pun tak tahu apa yang nak berlaku, dan tapi kau kena ingat rezeki semua Allah yang tentukan. Setuju. Bukan tapi kerana mulut kita juga boleh menjadi sesuatu yang Badan binasa. kita bercakap ni pun Allah yang tentukan dan Allah yang izinkan. Jadi kan. Takbir. Okay. Aku menang Raja Lawak lo, aku takbir 3 kali tau, tak betah. Takbir. Masa tu tengah sekepas lah. Masa tu, Yeah. pada zaman dahulu. Tapi tak apa. Tapi- Itulah sebenarnya politik yang sihat sebenarnya. Ya, Dia yalah. bukan lalang ke apa. Dia Bukan. memang situational lah Tak, kita akan memanglah orang akan nampak kita macam itu ini tapi sebenarnya daripada satu angle lain orang nampak engkau ada karisma engkau dan engkau ada jati diri. Sebab jati diri ni tak boleh dijual beli, tak boleh digadai. Jati diri ni orang nak cakap pun aku tetap macam ni. Gitu. Right, thank you so much Mamat. Thank Semoga sukses terus. Amin. Terima kasih atas cookies. Dan kita terima kasih kepada penaja wardrobe saya pada hari ini, iaitu Batik Butik. Yes. Dan juga kepada mereka yang nak ikuti berita Piala Dunia yang telah pun bermula, boleh ikuti lepas minit 90 di semua platform. Jumpa lagi di Lebih Masa bersama saya Nick Nazmi. Dan saya Naya Roslan. Bye. Bye. Bye-bye.